Salam Jumaat, pengulu segala hari. Biasa kita tunggulah kawan-kawan masuk perlahan. Kalau tuan-tuan ada benda nak tanya, kita start dulu dengan free flow isu semasa. Saya ucapkan terima kasih semua yang bersama kami menjelang 4 tahun. Studio ZRC makan genap 4 tahun pada 5 bulan September. Dan kita dah 2 tahun 2 bulan di TikTok. Kerana sebelum tu kita aktif di Facebook. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil tu siapa yang ada dalam 1,000 orang ni bolehlah tanya apa-apa dulu sebelum saya update briefing yang tak banyak perkembangan juga di Selat Hormuz, di Laut Merah. Keadaan yang sama masih lagi mencengkam di Gaza. Perampasan tanah masih lagi berleluasa di tebing barat. Israel itu melancarkan serangan di selatan Lebanon. Pertempuran terbuka mulai pada skala sedikit berkembang di antara kerajaan Yaman dan juga pejuang Houthi. Itu yang berlaku secara ringkas untuk hari ini. Saya tunggulah kalau ada soalan apa, kita start dulu. Lepas tu nanti saya update mengenai Iran sikit je. Dan kalaulah ada yang follow kemudian baru, macam hari tu baru je ada satu brother tanya pasal Bashar al-Assad, saya luaskan penceritaan pasal Syria. Kemudian ada orang tanya mengenai perjanjian nuklear Amerika dan Saudi yang kononnya akan membawa kepada Abraham Accord Israel, Saudi mengiktiraf Israel. Saya dah jawab panjang sampailah kepada kenapa tak beri perhatian pada perjanjian Mekah yang lebih terkemudian. Sedangkan perjanjian nuklear tu dah 1 bulan lepas, perjanjian Mekah baru 1 minggu. Jadi kalau ada apa-apa tuan-tuan boleh tanya untuk sekejap ni. Saya rasa buku baru dah sampai on the way. Buku baru Lovren, si pencuri lukisan pensel dah sampai. Jadi saya naikkanlah 12 kumpulan cerpen kritik politik yang saya terbitkan secara berkembar semula dengan matinya saksi yang lupa makan malam, 10 cerpen kritik politik, dan kita akan kombokan dengan buku pasal ke pasal kejap lagi untuk harga belanja petang ni. Sebenarnya kita launching buku yang kita print khas untuk Pesta Buku Johor 21 hingga 25 bulan Ogos. Saya dimaklumkan sesi saya untuk di Johor dah pun fully book. Saya tak pasti sama ada nak tambah 2 sesi, akan cek dengan penganjur. Kalau terlampau ramai yang dalam waiting list tak boleh masuk, kita mungkin buka 2 sesi sebab saya ada 21 sampai 25, 6 hari. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 hari 5 hari. Kalau perlu saya akan minta tambahan 1 slot. Untuk di Tawau Sabah pun kita tambah 1 slot. Paginya 6 bulan saya di perpustakaan Tawau pukul 9 pagi. Seni kehidupan. Kemudian malam tu 5 bulan malam, sebab flight saya pagi, 5 bulan malam saya mungkin berada di salah satu masjid di Tawau. Ustaz Nabi sedang aturkan untuk cakap tentang Gaza. Sebab saya rasa rugi je pergi sampai sana malam tak ada aktiviti. Jadi 5 bulan September malam di satu masjid yang mereka akan pilih di sekitar Tawau. 6 bulan pagi tu adalah sesi rasmi talk saya di perpustakaan Tawau. Kemudian saya balik ke KL. Jadi alam-alam malam tu saya tahu okey lah, boleh lah kalau mereka minta. Ustaz Nabi atur je lah di mana-mana masjid sekitar Tawau. Supaya perjalanan tu ada 2 sesi sesuai dengan 2 hari berada di sana. Saya sedang tunggu kalau tuan-tuan ada apa-apa yang nak tanya dulu sebelum kita update hari ni. Buku tak tahu dekat mana on the way dia tu Dia hantar pakai apa? Oh, band bukan Lalamu. Kita saya boleh belanja tuan-tuan 3 buku combo dengan harga promosi ni hari. Saya sediakan 200 set je untuk belanja harga promosi. Buku baru, pasal ke pasal, dan kumpulan cerpen kritik politik yang baru diterbitkan semula, iaitu Matinya Saksi yang lupa makan malam. Matinya Saksi ni kita jual lebih kurang dalam 8,000 naskah. Sebab saya terbit 1,000. Kenapa US takut nak serang Korea Utara? Sebab dia ada nuklear. Baik, saya jawab lah ini untuk faham soalan basic kenapa US takut nak serang Korea Utara. Salah satu adalah bila lepas saja Perang Dunia Kedua, salah satu perjanjian, kita kena ambil dulu sejarah Perang Dunia Kedua 41-45. Adapun kalau di Eropah 39, bermula tahun 1939 berakhir tahun 45. Tapi Jepun bertempur terus dengan Amerika di Lautan Pasifik. Battle of Midway yang besar tu dan pengeboman Nagasaki dan Hiroshima adalah pada tahun 1945. Dan Korea Utara hanya terbentuk pada 1952, lebih terkemudian. Bila saja Jepun menang perang dan kemudiannya Perang Dunia Kedua dan mengadakan perjanjian di mana apabila Amerika Syarikat menang Perang Dunia Kedua dan kemudian menyeret Jepun dalam perjanjian,
yang mana Jepun tak boleh membangunkan negara dia dengan adanya persenjataan, dan Jepun hanya ada tentera dengan kekuatan persenjataan untuk mempertahankan diri. Dan kemudian Amerika menguasai Jepun dari segi perlindungan dan dibenarkan berada di beberapa kawasan utama yang Amerika dah pilih pada waktu itu, antaranya Okinawa dan juga Kyoto serta beberapa tempat yang lain, di mana inilah kem kekal Amerika. Satu daripada 800 kem tentera Amerika di 80 lebih buah negara di dunia. Berarti negara di dunia yang menjadi anggota PBB 193 buah negara. Berarti 40% dunia ni ada kem tentera Amerika. Baik, bila Amerika dah masuk dan kemudiannya berada di Jepun, maka timbul masalah adalah menguasai semenanjung Korea yang berseberangan dengan Jepun, dan komunis China berada di China, dan China belum lagi menjadi sebuah negara liberalisasi ekonomi, masih lagi tipikal komunis China. Kemudian berlaku Perang Korea pada 1952, di mana Korea ini ada dua pengaruh, sama ada menyertai demokrasi Barat ataupun sebahagian daripada Korea mau menjadi sebahagian daripada komunis China. Maka 1950 ke 1952 telah berlaku Perang Korea, satu perang yang besar yang mana mengorbankan ramai nyawa, menyebabkan kematian banyak nyawa. Jadi bila dalam perang tersebut, Amerika bantu Korea Selatan, gerakan yang pro-demokrasi, dan hampir menang untuk menakluk seluruh Korea dan membentuk apa yang dipanggil sebagai semenanjung Korea pro-Amerika. Tapi pada hujung tahun 1952, China, komunis China telah membuat keputusan menghantar 1 juta tentera dia. Tentera China masuk ke Korea Utara dan membantu penyokong bendera komunis ni untuk berperang dan mengundurkan kembali tentera Amerika ke garis 38 darjah yang menjadi garis sementara sekarang. Ingatlah, tuan-tuan kena ingat, garis itu sempadan sementara. Bila perang ni berpanjangan dan di mana tentera China membantu Korea Utara dan Amerika berundur ke garis 38 darjah, menyebabkan United Nations Security Council, United Nations General Assembly meluluskan satu peta sementara yang dipanggil sebagai membelah Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi kalau tuan-tuan lihat garis peta Korea Selatan dan Korea Utara, tak ada agreement dan itu resolusi. Dia hanyalah peta resolusi nak menamatkan perang yang telah berlangsung 2 tahun dan mengorbankan begitu banyak nyawa. Di dalam perjanjian tu kemudiannya sementara sayang. Jangan tanya soal 2 dan 3. Baca balik sejarah Korea, itu adalah sementara. Tapi kedua-dua pasukan berperang sampai sekarang mengiktiraf itu adalah garis kekal. Dengar dulu, bila sementara jangan tanya tanda soalan 3. Bila itu garis sementara dan kedua-dua pihak menghormati resolusi United Nations General Assembly bahawa di garis terakhir, kerana Korea Selatan pun bertahan di situ, Korea Utara bertahan di garis itu, angka kematian menjadi begitu besar. Dan genjak kan, kalau tuan-tuan tengok filem Taek Gu kan, itulah tak bergenjak, perang tak bergenjak, itulah garis 38. Darjah yang kemudiannya di PBB dah dapat satu resolusi bahawa sempadan terakhir yang diduduki oleh buah negara. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok filem Taek Gu, dia akan ada perang undur. Seperti permainan nak menanti hari resolusi dikeluarkan. Jadi bila akhir, kedua-dua pihak menghormati resolusi United Nations General Assembly berdasarkan kedudukan terakhir kedua-dua pasukan ketika resolusi diluluskan. Maka perjanjian itulah sempadan. Dan sempadan tu dihormati sampai sekarang berdasarkan resolusi United Nations General Assembly. Berarti tiada Taek Gu, tengok filem Korea yang Perang Korea Selatan, Perang Utara, popular forum filem tu. Saya tak tonton tapi isteri saya penggemar dia. Cuba tengok je filem Perang Korea Taek Gu. Isteri saya sangat minat dengan filem tersebut. Jadi filem tu menceritakan Taek Gu Ki, ya betul. Siapa yang dah tengok Taek Gu Ki ni, Taek Gu ni, tengoklah filem dia. Itu adalah sejarah persempadanan tersebut dibina. Menjadikan persempadanan tersebut dihormati berdasarkan resolusi United Nations General Assembly. Baik, kalau tuan-tuan tanya lagi, apa lagikah sempadan yang berdasarkan United Nations General Assembly? Sempadan Lubnan dan juga Israel. Sempadan Lubnan yang ada di Bekaa Valley yang sekarang tentera pengaman UNIFIL duduk, itu juga sempadan yang telah diputuskan oleh United Nations General Assembly berdasarkan peta ketika jatuhnya Empire Osmania, British dan Perancis berbahagi kawasan. Bila British dan Perancis berbahagi kawasan dan memecahkan Syam di bawah Empire Osmania pada 4 bahagian, British ambil Palestin, British ambil Jordan, Perancis ambil Lubnan dan Perancis ambil Syria. Tapi kemudiannya berlaku perang bila Israel masuk membantu tentera Kristian dalam perang saudara di Lubnan. Israel masuk dan duduk bertahun-tahun tanpa pernah berundur sampailah tahun 2000. Maka United Nations General Assembly bawa lagi satu usul yang dipanggil resolusi 1803. Di mana dalam resolusi 1801, dalam resolusi 1801 untuk kedudukan sempadan di Lubnan sekarang adalah rujuk balik peta. Rujuk balik peta yang ada ketika Perancis dan juga United Kingdom berbahagi tanah setelah jatuhnya Empire Osmania. Maka tentera Israel berundur dan masuklah pasukan pengaman UNIFIL yang mewakili 40 buah negara. Jelas, dan kemudian sama juga. Resolusi yang sama juga diguna pakai di Korea Utara. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam tanda soal 3 terkejut kan, banyak perkara yang berlaku adalah atas resolusi. Maka resolusi itu dihormati.
kerana resolusi Perang Lubnan yang dikeluarkan pada tahun 2006 yang membawa Malaysia menghantar pasukan pengaman merujuk kepada peta yang asal. Ada yang telah pun digariskan oleh British dan juga Perancis selepas bumi Syam ni dijajah dan kita kalah. Tentera Islam Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama 1917-1918. Dalam Perang 1952 juga nak cari garis ni tak ada sebab dia bangsa Korea. Dia asalnya bangsa Korea. Satu bangsa Korea yang berada di selatan nak menjadi sebahagian daripada demokrasi. Satu bangsa Korea di utara dipengaruhi oleh Soviet Union, dipengaruhi oleh China, nak jadi negara komunis. Maka bertempurlah bangsa yang asalnya satu negara. Cuma di utara dipengaruhi oleh komunis, di selatan dipengaruhi oleh demokrasi. Bila dia perang, yang selatan hampir menang, kemudian tentera China menghantar 1 juta tentera dia masuk, bertempur, dan tentera Amerika yang membantu Korea Selatan terpaksa berundur. Perang itu menjadi hampir-hampir tidak selesai dan menjadi perang yang membunuh ramai orang. Maka waktu mereka berundur, itulah garis terakhir. Maka garis itulah diresolusikan. Berarti tak seinci pun yang utara kena berundur daripada garis yang dia kekal pada hari resolusi, dan tak seinci pun yang selatan kena berundur pada hari resolusi. Dan tiada yang memvetonya, maka dipersetujui. Maka itulah sempadan yang dalam dunia kita sebut sempadan sementara. Sebab kedua-dua pihak tak pernah buat perjanjian. Sempadan itu dibentuk oleh United Nations General Assembly. Kerana dia tak ada nation state. Nation state ni senang. Nation state, tanah Melayu. Kenapa nation state dia? Kerana British jajah dia. Asas nation state adalah berdasarkan pada peta. Peta terakhir perjanjian 1909 antara British dan kerajaan Siam. Kemudian British merdekakanlah Melaya ni. Berdasarkan nation state kerana jajahan British di situ. Indonesia dimerdekakan berdasarkan jajahan Belanda. Filipina dimerdekakan berdasarkan jajahan daripada Paus Spanyol kemudian oleh Amerika. Jadi peta-peta ni dipanggil peta nation state. Tapi Korea Selatan ni dia tak ada nation state dia. Ketika dia berperang dengan Jepun bantai keseluruhan tanah Korea tanpa menghitung Korea Selatan atau Korea Utara. Sebab tu bila Jepun serang Korea, dia tak disebut dalam perang serangan Jepun tu menyerang Korea Selatan atau Korea Utara dalam Perang Dunia Kedua. Hanya selepas Perang Dunia Kedua yang kita cerita ni adalah tahun 50 dan 52. Jadi Parallel 38 pun dibentuk dan itulah garis sempadan yang kedua-dua pihak saling menghormati dan kedua-dua pihak beranggapan. Dan kita beranggapan itulah garis kekal, tapi tidak pernah kedua-dua pihak membuat perjanjian bersetujui garis Parallel 38 adalah garis sempadan bagi kedua-dua negara. Dan garis ini dirujuk kepada garis terakhir yang diputuskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berdasarkan Korea Selatan ni tak ada nation state yang membezakan mana selatan mana utara. Jadi kalau tuan-tuan faham, itu asas dia. Jadi oleh kerana bila Korea Selatan dan Korea Utara ada di situ dan kemudiannya Amerika meletakkan senjata nuklear dia di Jepun dan Korea Selatan telah membentuk dia menjadi sebahagian daripada rantaian Amerika kerana dia berperang dengan Korea Utara. Cina komunis yang menyokong Korea Utara kerana ideologi komunis, dia bawa lah senjata nuklear masuk ke Korea Utara. Jadi berperang dengan Korea Utara, kalau Amerika serang, habislah hancur Korea Selatan dan juga Jepun. Yang tak nak perang ni berlaku adalah kerana serangan daripada Korea Utara bukan pergi ke Amerika. Walaupun dia ada Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, peluru pandu merentas sempadan. Tapi risikonya adalah tinggi kerana sekiranya sebarang bentuk serangan dilakukan oleh Amerika ke atas Korea Utara, balasan Korea Utara adalah pada proksi Amerika, iaitu Korea Selatan dan juga seperti Korea Utara dan juga Jepun. Sama seperti Iran, dia tak boleh serang Amerika pada jarak yang sangat jauh. Balasan dia adalah pada semua proksi yang ada kamp tentera Amerika yang berada di sekitar negara Arab. Jadi itu punca. Dan yang kedua saya nak tanya tuan-tuan, kenapa timbul soalan Amerika perlu serang Korea Utara? Soalannya lebih penting lagi kepada Babim. Kenapa Amerika perlu menyerang Korea Utara? Dia bukan negara ada minyak. Dia bukan negara yang kaya ekonomi. Risiko tu tak berbaloi kerana sekiranya dia menyerang Korea Utara dan Korea Utara menyerang Korea Selatan dan menyerang Jepun. Ini adalah dua rangkaian perniagaan Amerika yang besar dan Jepun adalah negara G7. G7 ada 7 kuasa ekonomi yang terbesar. G7. Siapakah dalam G7? Satu-satu daripada Asia adalah Korea Selatan. Satu-satu daripada Asia adalah Jepun. Kemudian Amerika dan Kanada mewakili benua Amerika dan ada 4 di Eropah, iaitu United Kingdom, Perancis, Itali dan Jerman. Jadi dengan adanya G7 dan kemudiannya Jepun juga mempunyai pertempatan Amerika, maka perang tak pernah berlaku. Dan logik yang paling tak logik untuk kita tanya adalah kenapa Amerika nak menyerang Korea Utara. Dia tak ada akses, dia akan melebarkan ancaman ke atas Korea Selatan dan Korea Utara. Dia menjadikan peluru pandu yang akan digunakan, peluru nuklear yang akan digunakan di Korea Selatan akan menyebabkan ke atas Korea Selatan dan Jepun akan menyebabkan inilah kali kedua dunia akan merasa apa dipanggil sebagai bencana nuklear. Berdasarkan status ekstrimnya pendirian komunis Korea Utara. Sebab dia dah berbeza dengan China. China pada 1987 telah membuka ekonomi liberalisasi. Sistem politiknya komunis, sistem ekonominya adalah liberal. Menjadikan China, image identity China, di mana komunis ni image identity dia utama adalah ekonomi sosialis. Tapi China hanya mengekalkan politik komunis, iaitu tiada pilihan raya.
semua presiden dipilih oleh Parti Komunis, oleh Biro Politik Parti Komunis. Jadi kalau tanya saya kenapa Amerika tak serang Korea Utara, tak ada sebab untuk kita bawa kepada titik berfikir kenapa Amerika perlu menyerang Korea Utara. Dalam keadaan yang lebih kita fikirkan adalah lebih bahaya kalau Korea Utara melancarkan serangan lebih awal ke atas Korea Selatan dan Jepun, menjadikan Perang Dunia Ketiga akan bermula berasaskan kepada penggunaan nuklear. Kerana Korea Utara lancar je serangan peluru nuklear, Amerika balas, China akan masuk campur. Dan inilah yang dipanggil sebagai asas membawa Perang Dunia Ketiga adalah kerana blok penggunaan nuklear. Saya tak bawa lagi pada blok luasnya wilayah geopolitik. Tetapi blok Perang Dunia diukur kepada penggunaan senjata yang paling berbahaya yang boleh mengorbankan jumlah manusia yang sangat ramai. Itulah saya jawab, Babim. Ada soalan yang lain tak? Sama-sama. Sama-sama. Amerika tak nak perang ni berlaku. Yang dia nak adalah Korea Utara terus menimbulkan ancaman. Dalam benda yang read between the line, memahami satu garis yang lain. Amerika gembira dengan kewujudan Korea Utara. Menjadikan cengkaman dia ke atas Jepun dan Korea Selatan menjadi lebih besar. Kerana dengan adanya Korea Utara lah, Amerika memilih kuku ke atas Jepun dan juga Korea Selatan. Pertama, perjanjian dengan Jepun. Lepas Perang Dunia Kedua 1945, Jepun menyerah kalah. Tak boleh membina angkatan perang yang boleh menyerang orang lain. Kerana Jepun menyerang Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Jadi perjanjian ni, Jepun hanya ada boleh pasukan persenjataan untuk mempertahankan diri. Itu syarat dalam perjanjian dia ketika dia menyerah kalah. Supaya Amerika tak turunkan bom atom yang ketiga, bom nuklear yang ketiga dan keempat setelah mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Dan kemudian Korea Selatan juga hidup dengan berpayungkan Amerika. Ini menjadikan Amerika memiliki kuku ekonomi yang sangat besar di atas buah dua negara. Berarti wujudnya Korea Utara adalah satu keuntungan besar pada Amerika Syarikat untuk mengukuhkan kedudukan campur tangan mereka. Selain daripada campur tangan ketenteraan, dia menentukan campur tangan ekonomi. Dia menentukan bagaimana luasnya pengaruh mereka ketika berada di kawasan Asia Timur. Jadi untuk Amerika, selagi Korea Utara ada di situ, berarti Jepun akan menjadi orang yang sentiasa meminta perlindungan. Selagi Korea Utara agresif dengan nuklear dia, selagi itulah Korea Selatan akan tunduk pada Amerika kerana dia tidak memiliki senjata nuklear. Ketika Korea Utara menerima teknologi nuklear daripada China untuk memperkasakan kedudukan dia, Amerika tak bagi pun bantuan kepada Korea Selatan. Kenapa tak bagi? Kalau bagi, Korea Selatan tak akan minta bantuan daripada Amerika Syarikat. Kenapa Amerika tak bagi nuklear kepada Jepun kecuali reaktor? Korea Selatan ada reaktor nuklear civil untuk kegunaan industri. Jepun pun ada reaktor nuklear civil untuk kegunaan industri. Tapi dia tak bagi supaya perlindungan tersebut dapat diberikan. Baik. Kalau tanya saya yang lebih dekat, kenapa Amerika tak serang Cuba? Cuba ada seberang laut Amerika je. Satu-satunya lagi negara komunis yang ada di Caribbean. Sebab negara komunis di seluruh dunia ni dah mengecut. Hanya tinggal China, Korea Utara dan Cuba. Cuba masih lagi kekal negara komunis. Amerika hanya mengenakan sekatan. Kerana menyerang Cuba ada sesuatu yang tidak berbaloi. Cuba tak ada nuklear. Kerana menyerang Cuba tak dapat apa hasil. Tak berbaloi kalau perang tu dilaburkan dan nak menjatuhkan rejim komunis Cuba yang ada sekarang. Jadi Amerika hanya memperkasakan ugutan kat atas Cuba, cuba menekan rakyat Cuba untuk membuat demonstrasi. Mereka cuba melancarkan apa yang dipanggil Cuba Spring. Banyak kali dah mereka dah buat Cuba Spring untuk menghasut rakyat Cuba menjatuhkan kerajaan komunis yang ada, tapi belum berjaya. Iran ada 600,000 tu saya ingat hearsay je, sebab yang last kita tahu dalam secara data rasmi yang dikeluarkan, dan juga kalau tuan-tuan boleh cari cek je lah dekat Asia Defence Force, Asia Defence Security. Tengok dekat satu magazine tentera yang sangat popular, Asia Defence Security. Dia berbahasa Malaysia, dia ada translate dalam bahasa Malaysia. Tuan-tuan cari gitu. Benarkah Iran memiliki ICBM 6,000 km? Tak ada. Yang besar adalah 2,000 km yang hanya boleh sampai ke Tel Aviv. Yang lain daripada tu, hearsay, kita nak buat bincang pun payah. Kita pergilah kepada sebuah struktur yang meneliti persenjataan dunia, ASEAN Defence Security. Fakta di situ lebih mudah ada. Tuan-tuan pergilah ke ASEAN Defence Security, kan ada page dia. Tuan-tuan Google, tuan-tuan cari, lepas tu tuan-tuan taklah tagline. Berapa jauh peluru berpandu Iran yang ada. Senang je, cari kat situ dan dia bagi jawapan. Kerana itu adalah platform yang saya juga menggunakan platform tersebut untuk menyelidiki peralatan persenjataan. Dia ada update daily pun tentang perang. Setiap hari dia update. Dia adalah sebuah news platform berorientasikan berita ketenteraan yang sangat relevan. Kalau tuan-tuan ada kekeliruan dan tak perlu gantung pada tu Defence Security Asia tu, pergi je sebab dia dah ada bahasa Malaysia. Kalau masuk Defence Security Asia, tuan-tuan baca berita je. Sekarang tuan-tuan ambil Defence Security Asia, terkini peluru berpandu Iran. Ataupun terus tanya je, Defence Security Asia, benarkah Iran memiliki peluru berpandu 6,000 km?
Okay, sama-sama. Ada persoalan lagi tak? Okay, saya naikkan dua update hari ni. Harga minyak menurun 27 sen hari ni. Menjadikan dia berada pada parah 88 dolar USD. Dan sen-sen lah. Kemudian orang masih menanti hingga Ahad ni kerana ceasefire 60 hari yang ditandatangani pada 17 Jun oleh Amerika dan Iran dengan negara penajanya adalah Pakistan akan berakhir pada hari Ahad ni, 16 hari bulan Ogos. Tak ada benda baru yang update hari ini. Seperti biasa, Amerika mengatakan dia menguasai Selat Hormuz dan menjadi jenaka kepada dunia. Kerana dunia tahu bahawa jumlah kapal yang melalui Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari terakhir adalah kurang daripada 60 buah. Menjadikan purata kurang 10 kapal bergerak dalam tempoh 7 hari terakhir ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, Iran telah pun mengeluarkan kenyataan berulang kali. Selagi 5 syarat ni tak dipenuhi, dia tak akan buka Selat Hormuz. Amerika boleh buat klaim dia, kita lihat realiti Iran yang ada sekarang. Iran menuntut bahawa satu, kalau realiti Iran adalah 9 kapal je yang dapat keluar daripada Selat Hormuz. Berarti Amerika kata dia menguasai Selat Hormuz, tak boleh diabsahkan dengan angka. Di mana Iran mengatakan dia kata dia menguasai Selat Hormuz, boleh diabsahkan dengan angka. Di mana kapal-kapal tak berani lalu. Kerana Iran memberi ancaman akan menembak kapal-kapal yang menggunakan Selat Hormuz tanpa mendapatkan kebenaran. Jadi realiti Iran lebih berfakta. Kerana rujukan 7 hari terakhir, kapal yang dapat keluar daripada Selat Hormuz adalah kurang daripada 60 buah. Tuan-tuan dan puan-puan, Iran masih menuntut 5 perkara utama. Pertama adalah hapuskan segala sekatan ke atas mereka. Sekarang Amerika gunakan sekatan ekonomi, juga sekatan ke atas kapal minyak Iran nak keluar. Sekarang kapal minyak nak pergi daripada ke negara lain pun tak boleh. Kapal minyak Iran sendiri pun tak boleh guna Selat Hormuz. Dia keluar pada Selat Hormuz, sampai saja di Lautan Arab, kapal ini akan ditembak oleh tentera Amerika. Satu, dia minta tarik balik sekatan penuh. Berarti sekatan ekonomi yang dimulakan pada 2006, kemudian dikenakan oleh Trump ketika dia jadi presiden pada penggal pertama 2016 dan sekatan terbaru pada 2026. Ada 3 angka 6 yang dikaitkan dengan sekatan. Kemudian tuan-tuan, Iran kata tarik penuh sekatan. Yang kedua, Iran minta pampasan 60 bilion dolar USD sebagai kerosakan yang dialaminya ketika perang. Sebab dalam perjanjian perjanjian ceasefire 60 hari itu memang disebut bahawa pampasan ini akan dibayar oleh Amerika. Dan perjanjian ini akan dibayar oleh proksi Amerika, itu negara-negara teluk yang menggunakan laluan tersebut. Yang ketiga, Iran minta semua sekatan ataupun semua sitaan atau semua pembekuan aset dia yang bernilai 150 bilion dolar USD yang ditahan oleh Swiss SWIF ataupun talian perbankan dunia yang dimiliki oleh 10 negara, membabitkan 40,000 buah bank di seluruh dunia termasuk bank-bank di Malaysia ini dicairkan. Itu yang keempat, Iran akan minta kepada Amerika untuk satu adalah hentikan sekatan, kedua bayar pampasan, tiga adalah luluskan mata wang, yang keempat Iran akan mengenakan tol bayaran bagi penggunaan Selat Hormuz kerana dia menganggap dia menguasai Selat Hormuz. Dan yang kelima, Amerika mestilah menghentikan perang bukan saja di Lebanon, yang baru Iran masukkan Gaza, untuk memberatkan lagi dalam keadaan di mana Iran yakin bahawa walaupun dia telah menjadi negara yang terjejas teruk akibat perang, tapi dunia sekarang juga terjejas teruk akibat sekatan daripada Selat Hormuz. Di mana dia yakin kalau sekatan ini berpanjangan, Amerika juga dengan negara-negara sekutu ekonomi akan mengalami apa yang dipanggil tekanan ke atas ekonomi masing-masing kerana harga minyak menjadi mahal dan minyak tak dapat dikeluarkan. Dan dia yakin sekutu Amerika yang berada dalam negara teluk yang juga terlibat tak dapat mengeluarkan minyak daripada Selat Hormuz kerana lalu di kawasan yang Iran kawal. Jadi dengan 5 kehendak Iran, ini adalah rumit bagi Amerika akan bersetuju. Tapi masih ada minit-minit akhir, orang Iran, Amerika masih mengatakan dia masih berunding dengan Iran. Iran dah jawab berhari-hari. Termasuk Ismail Bagai, timbalan speaker yang kedua paling berpengaruh selepas Muhammad Baqir Khalifah, speaker parlimen, mengatakan tiada rundingan dengan Amerika. Pakistan masih lagi mengusahakan kerana Pakistan adalah negara yang menaja ceasefire. Yang kata Iran ceasefire is gone. Kenapa Iran kata gone? Dia jadi tanda tangan 17 hari bulan Jun tahun 2026, 29 hari bulan Jun Amerika serang dan kemudian menjadikan kerosakan, menjadikan ceasefire itu pada dia tidak ada makna. Berarti untuk Iran, tarikh akhir Ahad ni tak ada makna. Untuk Amerika, tarikh Ahad ini adalah tarikh 60 hari. Dan Amerika tak mungkin lagi melancarkan serangan ke atas Iran. Kalau kita guna perkataan tak mungkin lagi melancarkan serangan ke atas Iran kerana dana yang diperlukan 70 bilion USD haruslah diperolehi oleh Donald Trump daripada Senat. Kerana Presiden Amerika dalam sejarah 1929 ada pindaan undang-undang. Bila Amerika kena the Great Depression, Presiden tidak boleh lagi meluluskan sebarang bentuk kewangan negara tanpa kerjasama Senat. Senat ada 100 orang. Kalau Donald Trump minta lagi 70 bilion dolar USD daripada Senat, berarti Senat tak akan benarkan. Kenapa Senat tak akan benarkan? Kerana rakyat Amerika akan marah. Dan pilihan raya Senat
Daripada 100 kerusi, 33 kerusi Senat akan ada pilihan raya pada 3 hari bulan November 2026. Oleh kerana percaturan politik Trump yang silap, dia ingat dia boleh menang dengan Iran, satu adalah sama ada Iran yang dia serang akan mengalami revolusi kebangkitan rakyat seperti mana Arab Spring menjatuhkan Muammar Gaddafi, Arab Spring menjatuhkan Saddam Hussein. Dia ingat rakyat Iran akan bangkit untuk menjatuhkan menjatuhkan revolusi Islam. Gagal, dan rakyat bersama dengan revolusi Islam. Kerana rakyat tak menjangka bahawa Amerika menimbulkan kerosakan yang besar semata-mata untuk menjatuhkan sebuah kerajaan revolusi. Berarti untuk meneruskan perang bagi Trump, dia dah tak dekat. Dia tak dekat kerana dia telah berbelanja 35 bilion USD untuk menerukan perang. Macam mana saya dapat angka 35 bilion USD adalah kenyataan berjawab secara bertulis ketika Senat panggil Pete Hegseth, iaitu Setiausaha Pertahanan, untuk menyoal Pete Hegseth. Pete Hegseth, dia soal Pete Hegseth, apa yang telah kamu belanjakan dan berapa jumlah. Pete Hegseth merayu 70 bilion, tapi saya tak fikir undi Senat akan meluluskannya. Walaupun walaupun Republican, parti Trump ada majoriti di Senat 53 kerusi dan pembangkang Demokrat ada 47. Tapi budaya undi di Amerika, seorang Senat mempunyai undi peribadi. Berarti Trump tahu daripada kenyataan 6-7 anggota Senat Republican yang menentang dia untuk meneruskan perang, dia tak mungkin bawa usul 70 bilion dolar USD baru untuk meneruskan perang dengan Iran sebagai permintaan. Kalau Senat luluskan, semua calon Senat yang akan bertanding 33 orang ni, kalau dia setujulah sekarang, masa depan dia orang akan lingkup kerana mereka akan ditolak dalam pilihan raya. Kerana rakyat Amerika telah berada dalam titik cekikan yang sangat tinggi dalam perang ni, kerana dia juga menjejaskan ekonomi Amerika. Kadar hutang negara Amerika meningkat dengan begitu tinggi. Kalau tuan-tuan baca, Amerika menstrukturkan semula hutang dia untuk 30 tahun. Kerana hutang Amerika yang begitu besar, melebihi 3 trilion dolar USD adalah hutang besar. Yang mana mereka sekarang, kalau tuan-tuan tengok, governor, kita panggil bank negara, tapi sana dipanggil sebagai American Reserve. Dia panggil Perbendaharaan Amerika, mengatakan bahawa kena strukturkan kembali hutang Amerika untuk 30 tahun akan datang. Jadi kedudukan yang lebih baik adalah pada Iran, di mana dia mempunyai lebih kekuatan untuk mendapatkan apa yang kita panggil composition yang dia nak sekarang. Federal Reserve, kita panggil Fed. Kalau dalam tempahan, Pembendaharaan Negara Amerika. Jadi Fed yang ada governor baru menyusun semula hutang dia, kata dia memakan masa 30 tahun untuk strukturkan semula hutang Amerika. Berikutan satu adalah kadar inflasi yang sangat tinggi, kenaikan harga barang, penjualan bond yang sangat banyak, dan Amerika masih lagi mengekalkan kos yang sangat tinggi untuk mengendalikan 800 lebih kedudukan base ataupun kedudukan ketenteraan mereka yang berada di lebih 80 buah negara di dunia yang Amerika ada kamp tentera dia. So saya update tuan-tuan demikian. Baik, bagaimana kita nak melihat kedudukan ini adalah hari ini punya laporan. Di mana kalau tuan-tuan lihat, kalau keadaan ini tak menentu, Amerika tak boleh menurunkan perang. Dalam waktu yang sama, Amerika tak akan bersetuju dengan permintaan Iran yang sangat berat untuk dipenuhi. Berarti Selat Hormuz tidak ada penyelesaian. Rundingan di antara Iran dan Oman langsung tak menggambarkan. Qatar cuba memainkan peranan positif. Hari-hari mengeluarkan kenyataan rundingan di antara Iran dan Oman sedang mencapai tahap dipanggil advance ataupun tahap yang lebih baik. Itu kata Qatar. Kerana Oman pergi berunding dengan Iran tidak mewakili Oman sendirian. Kerana Oman juga negara pengulang minyak dalam negara Gulf. Dia juga berunding bagi pihak Qatar, bagi pihak Kuwait, bagi pihak Bahrain, bagi pihak Arab Saudi dan bagi pihak Iraq. Tapi rundingan ini membabitkan Oman kerana Oman saja yang berkongsi Selat Hormuz dengan Iran dari segi sempadan laut. Tapi kata Iran firm, tak ada apa pun yang boleh diharapkan daripada rundingan ini. Walaupun Qatar masuk dan sentiasa mengatakan rundingan ini telah melangkahkan takah yang lebih baik, Oman tak mengeluarkan sebarang bentuk kenyataan. Pakistan dalam rundingan yang ada di mana Pakistan masih lagi menjadi kuasa mediator, yang akan berakhir pada hari Ahad ni, Pakistan pun dah tak mengeluarkan sebarang bentuk kenyataan. Terutama daripada Perdana Menteri Pakistan, Shahbaz Ahmad, dah tak ada dah apa bentuk kenyataan yang mereka boleh keluarkan. Shahbaz Sharif yang boleh mengeluarkan kenyataan apa yang boleh dicapai sebagai satu pengajuan. Berarti sekarang ni tak ada kemajuan, ada titik tepu. Baik, apa kesan dia titik tepu ni? Kalau tuan-tuan tengok hari ini JP Morgan dan juga Goldman Sachs, yang mana pelabur antarabangsa dan mereka yang berada dalam industri akan rujuk kepada dua bank terbesar ni dalam buat jangkaan. Jadi Goldman Sachs membuat jangkaan yang lebih besar, iaitu harga minyak akan masuk pada 1 Oktober ni akan mencapai $120 USD per barrel. Manakala JP Morgan menggunakan ikatan yang lebih longgar, dia kata setiap bulan akan naik $8. Berarti bulan ni kalau naik $8, dia akan melepasi $92 para psikologi. Dan dia akan mencapai $100 pada bulan September, $108 pada bulan Oktober, $116 pada bulan Disember, dan hanya akan mencapai $120 lebih pada bulan hujung tahun.
Jadi kalau tuan-tuan lihat keadaan yang ada ni, tuan-tuan akan dapat lihat kedua-dua bank bersetuju bahawa harga minyak ni akan mencapai $120. Cuma bagi JP Morgan, dia lebih perlahan. Disember baru capai $120. Bagi Golden Sachs dia lebih cepat. 1 Oktober akan mencapai $120. Manakala analisis yang lain, termasuk daripada analisis yang berada di luar daripada bank besar dunia ni, analisis yang lain mengatakan bahawa harga minyak akan melepasi parapsikologi lepas hari Ahad. Kalau hari Ahad ni tak ada juga rundingan kekal, dan kemudian Amerika nak meneruskan perang berada dalam keadaan yang sangat terdesak, apa yang Amerika boleh buat dalam kos yang sangat rendah hanyalah mengenakan sekatan ke atas minyak Iran. Minyak Iran pun tak boleh keluar. Dan Iran sekat Selat Hormuz. Minyak dunia pun tak boleh dapat 20% daripada situ. Jadi cok ataupun cekikan ni akan menjadikan seluruh dunia akan mengalami tekanan yang sangat besar bila bekalan minyak berkurang. Kalau tuan-tuan lihat pada harga minyak yang ada, sekiranya kita nak ambil JP Morgan dan Morgan Chase sebagai gambaran, saya yakin juga Kementerian Kewangan juga akan berpandukan kepada hal ni. Berarti lepas reda, Perdana Menteri balik ke ofis, hal-hal politik mungkin sedikit mereda. Kalau Melaka tak ada pilihan raya, hal yang negara ni akan tengok adalah tentang kedudukan harga minyak gitu. Berarti perkiraan semula perlu dibuat kerana kita setakat ni mengambil hitungan harga minyak hanya berada kurang daripada $100, di mana kerajaan terpaksa menambah subsidi minyak daripada 14 bilion yang diperuntukkan dalam belanjawan, kerana ketika belanjawan 2026 dibuat pada 2025 tiada jangkaan perang. Jadi minyak yang diunjurkan dalam belanjawan hanyalah 70 ke 73 dolar USD, di mana kerajaan sediakan 14 bilion untuk subsidi minyak. Bila perang ni berlaku dan kemudian harga minyak mencapai 80 lebih dan dia ambil unjuran $90, kerajaan telah menyediakan kira-kira 40 bilion hingga bulan Disember. Tapi kalau kenaikan ni naik setiap $8, $8 dan melebihi $90 unjuran subsidi yang dianggap garis kecemasan yang kerajaan sediakan, kemungkinan besar kalau harga minyak melepasi $100 lebih awal pada bulan September atau pertengahan September, berarti negara terpaksa menambah unjuran subsidi. Kemungkinan akan capai 50 bilion subsidi. Berarti penguncupan bajet daripada kementerian-kementerian yang ada akan dikuncupkan lagi, menjadikan kesan risiko bagi kita, ekonomi dalam negara untuk syarikat-syarikat yang sentiasa mendapat tender kerajaan. Ribuan syarikat yang bekerja membekalkan pelbagai tender pada kerajaan akan kehilangan tender kerana wang yang ada di tender 28 ke 32 kementerian ni akan diserap, ditarik balik dan kemudian diletakkan dalam tabung subsidi minyak. Kerana 477 bilion itulah wang yang kerajaan ada untuk belanjawan 2026. Dan wang ni kemudian disalurkan kepada kementerian untuk pelbagai aktiviti. Tetapi apabila wangnya tak cukup kerana subsidi minyak melambung, sekarang daripada 14 bilion ke 40 bilion, kalau naik 50 bilion nak potong lagi. Berarti mana nak ambil wang ni? Wang ni tak turun daripada langit. Wang ni adalah ditarik daripada bajet kementerian-kementerian yang ada. Berarti kementerian tak dapat melaksanakan projek penyelenggaraan. Kementerian tak dapat melaksanakan banyak projek tender yang biasanya dibekalkan untuk acara FMB dan sebagainya lah, yang beribu-ribu syarikat berlindung di bawah projek ni dengan mendapat tender kerajaan, dan juga berpuluh-puluh ribu pekerja yang bekerja dengan syarikat ini kemungkinan besar akan kolap kerana semua projek yang telah disedia bila berbilion-bilion, kalau ditarik 24 bilion kemudian jadi 34 bilion, ini besar bagi syarikat-syarikat yang mendapat tender penyelenggaraan, penaik taraf, tender acara, tender program latihan, tender bekalan makanan dan segala macam. Syarikat-syarikat ni yang berdaftar di bawah MOF akan mengalami kegelinciran. Itulah yang saya jelaskan kepada tuan-tuan tentang bagaimana harga minyak dan impaknya kepada kita semua. Colombia iktiraf saya dah jawab semalam lah, bila Presiden baru Colombia, di mana Gustavo Petro pro-Palestin kalah dalam pilihan raya. Gustavo Petro adalah Presiden yang pro-Palestin, sangat-sangat pro-Palestin, malah usul yang untuk mendakwa Israel dalam kes pembunuhan penduduk Lubnan yang diusulkan oleh 8 NGO guaman antarabangsa termasuk sentral daripada Malaysia yang saya pergi ke Lubnan baru-baru ni. Negara yang kita jangka akan membawa usul ni ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa adalah Colombia. Tetapi apabila Gustavo Petro pro-Palestin kalah dan dalam kempen pilihan raya, Abelardo Asprilla yang pro-Israel, dia dapat banyak dana daripada Israel untuk pilihan raya ni, dan kemudian rakyat Colombia miskin, rakyat Colombia berada dalam keadaan rumit, maka mereka nakkan perjuangan yang lebih kepada Colombian, bukan Palestinian. Menjadikan Colombia akan menjadi negara terasing kalau dia terlampau pro-Palestin, kerana dia tak boleh bantu oleh banyak, dan ekonomi dia bergayut banyak kepada Amerika Syarikat. Ekonomi dia boleh mendapat gayutan lebih pada syarikat-syarikat yang pro-Palestin, yang pro-Israel. Maka akhirnya Abelardo menang pilihan raya. Dengan salah satu daripada tema pilihan raya dia adalah mengeluarkan Colombia daripada senarai negara pro-Palestin dan menjadi negara pro-Israel. Dan apabila Colombia mengumumkan dia mengiktiraf Israel, Israel ubat dia umpan dia dengan mengatakan iktiraf sekali Golan Heights. Jadi salah satu negara yang paling ekstrim dalam mengiktiraf kedudukan Israel sekarang adalah Colombia. Kerana dia juga mengiktiraf Golan Heights. Saya tunjuk peta Golan Heights yang milik Golan Heights ni adalah tanah jajahan milik ni Golan Heights.
Ini Golan Heights ni tanah Syria. Tengok berapa luas ni tanah Syria. Dalam perang tahun 67 ni, Golan Heights ni bukit. Tentera Israel ni dah masuk ke tanah Baitul Maqdis, rampas Baitul Maqdis daripada pertahanan orang Islam. Kemudian tahun 73 perang lagi sekali, Syria serang dia serang balik Syria. Bila dia serang, dia langkah bukit ni, dia turun di kaki bukit, dia ambil Golan Heights ni. Maka Golan Heights ni adalah bukan sebuah negara Israel yang diiktiraf oleh PBB pada tahun 1948. Golan Heights ni mesti dipulangkan kepada Syria. Israel jajah. Dan jadi tahun 74 oleh kerana tentera Israel dah mundur masuk sampai ke Golan Heights dan tak jauh daripada Damsyik, dan waktu tu tentera Islam telah kalah dengan teruk, gabungan 10 tentera Islam telah kalah dengan teruk dalam perang yang Israel raikan sebagai hari suci mereka sekarang, iaitu Yom Kippur, dan Islam mengenangnya sebagai perang Ramadan yang bermula 6 Oktober 1973 dan berakhir pada 25 hari bulan yang bermula pada 6 November 1973 dan berakhir pada 25 November 1973. Dalam kalahnya perang ni, Israel sampailah ke Golan Heights. Tentera Islam kalah teruk, di mana bahagian Mesir tumbang. Yang masuk daripada Mesir adalah kombinasi Libya dan juga Mesir, dan datang dibantu oleh Sudan. Yang masuk daripada sempadan Syria adalah Syria dengan angkatan perang yang sangat besar, 180,000 orang. Pejuang Palestin bergabung dengan Hezbollah, masuk daripada sempadan Jordan, daripada sempadan Lebanon, daripada sempadan Jordan, Iraq dan juga Arab Saudi bersama dengan Kuwait yang membekalkan 40 kereta kebal, masuk daripada kalah. Tentera Islam ni dipukul mundur habis-habisan kerana pada saat akhir dalam ni kita akan baca dalam ni Tata Dunia 1973 ketika Henry Kissinger menjadi Sekutuan Negara Amerika. Dia Yahudi yang dilantik dalam Sekutuan Negara Amerika setelah AIPAC, Arab Israel American Israel Public, saya tak ingat public komiti Affair Committee. AIPAC ni melobi dan berjaya menang 2 kali pilihan raya dengan calon yang AIPAC taja. Jadi AIPAC ni bukan baru sekarang. Dia mula masuk dalam pilihan Amerika bila John F. Kennedy mati. Di mana mula-mula mereka menaja Nixon dan dia bagi syarat kalau menang kena lantik Yahudi yang bernama Henry Kissinger sebagai Sekutuan Negara. Jadi Kissinger bantu mereka kasa bagaimana Amerika yang boleh mengambil alih tugas melindungi Israel daripada British, walaupun British menubuhkan Israel. Tapi selepas Perang Dunia Kedua, British ni melemah. Dan Amerika menjadi negara kuat. Pelobi-pelobi ini meninggalkan British, pergi melobi di Amerika. Untuk membolehkan dana mereka kuat dalam lobi politik Amerika, mereka menubuhkan AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Di sinilah dana digunakan sampai hari ini untuk melobi calon-calon pro-Israel. Sebab itu tuan-tuan gembira dengan Abdul As-Said menang dalam Demokrat kerana dia mengalahkan calon yang ditaja oleh Israel dengan 60 juta dolar USD. Tapi calon-calon yang lain daripada Demokrat, semua yang menang adalah calon-calon pro-Israel. Calon pro-Israel menang di Connecticut, calon Israel menanglah di tempat-tempat yang lain. Berarti AIPAC ni menaja semua calon. Sama ada daripada Demokrat dan Republikan, asalkan mereka mengamalkan dasar pro-Israel. Baik. Saya jawab soalan tadi apa? Jauh saya pergi. Bila saja tu kena pin soalan tu. Kalau saya nanti tak tahu nak tengok balik. Jadi federal, saya tak tahulah Federal Reserve kat Korea Utara, Colombia. Bila Colombia, sebab tu tonton tolong pin. Saya ada admin banyak, kadang-kadang pin tu ditinggalkan. Saya tak tahu saya ada dekat mana. Jadi bila Colombia ada pilihan raya dan Colombia ni pro-Palestin. Dan Colombia adalah sebuah negara yang mengalami masalah ekonomi yang besar. Jadi tajaan kepada Abaledo Australia menjadikan dia menang dan Colombia tidak lagi menjadi negara pro-Palestin. Seperti sekiranya sebelum ni kita dengar suara Gustavo Petro yang sangat lantang selain daripada Cyril Ramaphosa daripada Afrika Selatan. Ini adalah negara-negara bukan Islam yang sangat relevan dalam mempertahankan Palestin. Berarti kita telah kehilangan kedudukan di Colombia. Dan pengajaran di Colombia akan menjadi pengajaran kepada negara-negara yang lain, terutama Chile yang juga pro-Palestin. Bahawa sekiranya mereka mengamalkan dasar pro-Palestin, ketika pilihan raya, pembangkang mereka akan menerima tajaan daripada dana Israel. Jadi apa yang berlaku di Colombia, walaupun sekarang kita bersedih Colombia dilanda gempa bumi bencana yang besar, di mana dunia sedang memberi perhatian apa yang berlaku di Colombia selepas gempa bumi Venezuela. Tapi itulah Colombia yang ada sekarang adalah Colombia yang mengiktiraf Israel. Malah dia iktiraf sampai ke Bukit Golan. Menjadikan satu-satu negara yang mengiktiraf kedudukan tanah haram Israel. Tanah haram lah, dari Israel itu pun tanah haram tapi disahkan oleh PBB. Ini tak disahkan oleh PBB tapi Colombia. Apabila dia menang pilihan raya, dia nak kena bayar balik sokongan kewangan yang dia peroleh daripada Israel. Israel desak dia
untuk mengata Golan Heights itu juga milik Israel. Menjadikan Colombia sebuah negara yang paling ekstrim dalam mengiktiraf hubungan dengan Israel, di mana mereka mengiktiraf sampailah ke Golan Heights. Golan Heights ni ada dalam perjanjian 1974. Dia adalah pendudukan zon bebas tempur. Orang Israel tak duduk di Golan Heights. Yang duduk Golan Heights dah 40,000 rakyat Syria. Duduk di atas tanah yang dikepung oleh Israel. Tapi Israel ni adalah bangsa yang tak pernah cukup tanah dia. Jadi dia ambil tanah Golan Heights. Dan kebetulan mereka yang berada di Golan Heights ni adalah orang-orang Druze. Dan oleh kerana pemimpin-pemimpin Druze ni sekarang mula menerima tawaran kewangan. Dulu orang Druze ni setia dia adalah kepada orang Muslim. Kita boleh lihat dalam perang di Lubnan, bila berlaku perang saudara 1975, 1960, 15 tahun yang panjang perang saudara, orang Druze bersama orang Sunni dan Syiah berperang dengan orang Kristian. Kerana sejarah mereka ni sebelum Israel bina negara haram 1948, orang Druze ni hidup di sekitar orang Islam. Dengan Druze yang paling ramai adalah Druze di Syria. Druze kedua paling ramai adalah Druze yang ada di dalam bumi Lebanon. Druze yang ketiga ada dalam tanah Israel, tapi sangat kecil. Tapi oleh kerana lama kelamaan dan kewangan serta terpisahnya Druze Bukit Golan dan terpisahnya Druze yang ada di Lubnan, kerana pemimpin Khalid Jumblat adalah pemimpin Druze yang dianggap secara spiritual. Dia bukan saja memimpin Druze Lubnan. Orang Druze yang ada di Syria pun menganggap dia adalah pemimpin suci. Dan orang Druze yang berada di Israel juga menganggap dia pemimpin suci. Tapi politik telah berubah, di mana orang Druze yang berada di Syria telah berpecah kepada beberapa kumpulan Druze, yang salah satu kumpulan Druze ni yang dipimpin oleh Syekh Hikmat Al-Hijri. Jadi Hikmat Al-Hijri, dia Syekh bukan Islam tau. Syekh dalam sebutan Arab adalah ketua. Jadi Al-Hijri telah memilih untuk menyokong Israel. Jadi Israel sekarang ni masuk dan duduk di dalam garis ni. Kalau tuan-tuan tengok, ini bumi Syria yang dia ambil dalam perang tahun 74. Ketika kita sibuk meraihkan kejatuhan Bashar al-Assad dan naiknya Ahmad al-Sharaa, Israel melancarkan tentera dia masuk ke Dara'ah dan dia lengkungkan garis ni sampailah ke Mount Helman. Ini adalah garis baru Syria yang dia rampas. Dan orang-orang Druze yang berada dalam garis baru ni menyokong Israel. Apabila Walid Jumblat, dia lebih kepada kepimpinan ketenteraan bangsa Druze. Dia ada dua, Khalid dan juga Walid Jumblat. Dua beradik. Walid dah meninggal, tinggal Khalid yang ada sekarang. Kemudian apabila dunia berubah, Khalid yang memimpin perang ni tidak lagi dianggap kanan, kerana orang Druze balik kepada pemimpin kerohanian. Jadi muncullah Syekh Hijri yang pro Israel. Menjadikan orang Druze yang berada di Syria sekarang pun nak otonomi. Dan bila dia nak otonomi, dia nak dia lebih mesra Israel. Jadi ini antara cabaran-cabaran Syria hari ini. Walaupun Ahmad al-Sharaa memilih untuk tak nak campur tangan dalam kemelut politik yang dia fikir kata dari segi Tomat Ninah ataupun dari segi fiqah dia, adalah selesaikan dulu kestabilan Syria. Terutama benda yang dia tak boleh selesaikan dah masuk 2 tahun selepas Syria baru dibentuk, di mana Sunni Arab dan juga Sunni Arab dan Sunni Kurdish tak boleh bersatu. Di mana Kurdish menguasai sepertiga negara, mereka Sunni tetapi datang daripada bangsa yang lain yang dipimpin oleh Madlum Adli, manakala Ahmad al-Sharaa datang daripada Sunni Arab. Walaupun kedudukan Syiah 20% yang mewakili rakyat Syria telah berada dalam keadaan terkawal, kerana Syiah yang ada ni tidak menggambarkan mereka adalah Syiah Parti Ba'ath, kerana Parti Ba'ath adalah Syiah yang telah dihalau keluar daripada, bukan halau, banyakkannya lari pergi ke Iraq dan bersembunyi di Iraq, dan Iraq ada hantar balik tangkapan-tangkapan panglima perang Syria yang zalim pada zaman Bashar. Itulah saya update tuan-tuan untuk faham tentang Colombia ni. Berarti untuk komuniti masyarakat sivil, apabila Gustavo Petro kalah pilihan raya, kita kehilangan seorang yang datang daripada negara dunia ketiga yang menyokong Palestin. Tapi pada waktu yang sama, tuan-tuan kena ingat, kata apabila Andy Burnham dilantik menjadi Perdana Menteri United Kingdom, dia lebih keras daripada Setiap Kama, kerana Andy Burnham akan mengekalkan bahawa Netanyahu adalah penjenayah perang. Sebab tu Netanyahu bercakap pada satu radio yang dimiliki oleh proksi Israel di British. Dia mengatakan Islamic Republic of United Kingdom. Dia menghina Andy Burnham yang baru dilantik, kerana Burnham kata United Kingdom akan memainkan peranan yang lebih agresif ke atas Israel dalam isu membela Gaza. Jadi adalah profit and loss dalam perubahan politik dunia ni. Tapi kita lihat Andy Burnham baru je naik, apa yang dia boleh lakukan, seperti mana dia menjanjikan kepada rakyat Britain, selain dia nak pening hal Gaza pun, dia ada pening ekonomi Britain. Dia juga kena bertanggungjawab dengan United Kingdom, kerana setiap presiden, setiap siapa saja yang memimpin negara sekarang, dia akan kalah dalam pilihan raya kerana isu ekonomi. Mana-mana parti pun kalau masuk pilihan raya sekarang, dia akan kalah, kerana protes ekonomi akan berubah menjadi segala macam protes yang lain.
Jadi Baham harus mengukuhkan kedudukan Parti Buruh. Kalau dia memimpin Parti Buruh dalam keadaan terlampau menentang Israel, dia ada 2 tahun lagi pilihan raya. Israel akan menyokong kembali Parti Reform. Yang mana Parti Reform adalah parti baru yang muncul di United Kingdom dan menang banyak pilihan raya tahun ini macam ni. Waktu Konservatif perang, Rishi Sunak ni adalah seorang yang pro-Israel. Okay, Rishi Sunak naik jadi presiden. Dia menyokong pro-Israel. Ada pilihan raya. Orang marah. Orang marah kerana ekonomi British sangat teruk. Buang parti Konservatif, naikkan Parti Buruh. Jadi Parti Buruh ni naik 2024 dalam pilihan raya. Tapi 2026, macam Amerika je. Mereka ada setengah penggal di mana selain pemimpin Perdana Menteri akan ada undi mayor. Iaitu undi Datuk Bandar di bandar-bandar seluruh United Kingdom. Dan dalam 2 tahun je, ketika rakyat marah kepada Parti Konservatif, mereka buang Rishi Sunak. Ambil parti baru, Parti Buruh. Parti Buruh naik 2 tahun ni, rakyat marah kerana ekonomi tak berubah. Maka rakyat pilih pula parti lain ketika pilihan raya mayor. Jadi Andy Baham bila naik sebagai Perdana Menteri, dia boleh keluarkan saja kenyataan retorik pro-Palestin, tapi dia ada 2 tahun je untuk memulihkan ekonomi United Kingdom sebelum masuk pilihan raya baru. Kalau pilihan raya baru, Parti Buruh tak boleh mengukuhkan kedudukan dia, berarti mereka akan kalah pada Parti Reform, kerana Parti Reform telah menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa sebagai parti baru. Sebab dulu di UK ni 2 parti je yang kuat, Konservatif dan juga Buruh. Berulang alik, tapi naik parti generasi baru yang dipanggil sebagai Reform Party. Parti ini mendapat sambutan yang sangat besar berdasarkan pilihan raya separuh penggal yang diadakan pada 2026. Saya tak nampak apa lagi. Andy Baham hanya bercakap, dia kata dia akan mengambil tindakan yang lebih keras kepada Israel dalam isu Gaza. Tapi pada waktu yang sama, retorik politik dia naik, dia kena memikirkan dulu ekonomi rakyat dia. Kerana rakyat United Kingdom juga terbeban. Satu adalah perang, satu adalah ekonomi yang tak berkembang baik sejak PKP ataupun lockdown dunia. Kemudian berlaku pula perang Rusia dan juga Ukraine pada 2021 yang menyebabkan harga gas dan juga kedudukan harga pertanian di Eropah menjadi mahal kerana Barat terpaksa mengenakan sekatan ke atas Rusia. Tak apalah mereka mengenakan sekatan ke atas Rusia kerana minyak masih boleh dibeli daripada negara Teluk. Sekarang ditutup pula pintu minyak daripada negara Teluk kerana Iran berperang dengan Amerika. Berarti mana-mana Perdana Menteri yang naik di Eropah. Dan begitu juga dengan Pedro Sanchez di Spain, dia juga harus berhati-hati. Kerana Pedro Sanchez juga harus mengendalikan, satu adalah undi etnik yang tidak menyukainya. Kedua, secara keseluruhan Sepanyol juga terkesan dengan ekonomi. So saya jelaskan kepada tuan-tuan, kalau Pedro Sanchez juga masuk dalam pilihan raya, dia mungkin juga akan kalah. Sebab mana-mana kerajaan yang akan masuk dalam pilihan raya ni, tuan-tuan, saya tak mau babit pilihan raya tempatan. Mana-mana kerajaan yang masuk dalam pilihan raya sekarang, dia akan kalah. Kerana kemarahan rakyat kepada kemerosotan ekonomi dunia akan menjadi pertukaran kepada konteks undi pilihan raya. Sama ada dia menjadi politik identiti ke, dia menjadi politik perkauman, itu adalah alasan yang kita boleh nampak dalam kempen. Tapi perkara yang menjadi substan, tujuan rakyat marah adalah kerana ekonomi yang tidak baik. Jadi ini yang dialami. Jadi saya bagi tahu pada tuan-tuan, itu juga berlaku kepada Gustavo Petro. Walaupun kita kata kerana dia pro-Palestin adalah soal yang kedua. Yang lebih besar adalah kenapa Abelardo Australia menang. Ada satu, dia menerima wang kempen yang banyak daripada Israel. Yang kedua, kerana Gustavo masuk pilihan raya dalam keadaan ekonomi Colombia juga sangat tenat. Jadi di negara-negara yang terjejas oleh ekonomi, terutama Colombia, Argentina, Chile, Honduras, mereka ni sentiasa bertukar pemimpin. Kerana satu keadaan ekonomi yang tak stabil. Jadi undi rakyat sentiasa bertukar tiket tiap kali pilihan raya kerana rakyat menanti manakah calon yang boleh mengeluarkan mereka daripada cerutan ekonomi. Argentina sama juga. Naik presiden baru, dia pun pro-Israel. Dengan harapan sikap pro-Israel ini menjadikan Argentina yang terdesak, dia yang melaksanakan kuku besi, dilindungi oleh Amerika. Sebab itu Argentina ni satu daripada 10 negara yang konsisten menyokong semua usul yang pro-Israel. Dan kita jangka Colombia akan menjadi undinya 11. Colombia daripada yang konsisten berada dalam 157 negara yang pro-Palestin, kemungkinan akan beralih arah menjadi negara 10 yang ada sekarang. Nauru, Uruguay, kemudian Argentina. Ini negara-negara ekstrim yang menyokong Israel. Kemungkinan akan ditambah dengan satu lagi negara establish Colombia. Kerana cara Colombia mengiktiraf Israel ni sangat luar biasa. Kerana satu-satu negara di dunia yang mengiktiraf Israel bukan saja Baitul Maqdis Timur, tapi termasuk Bukit Golan. Tak pernah ada dalam sejarah sebuah negara mengiktiraf kewujudan Israel hinggalah ke Bukit Golan yang sah-sah telah dijajah Israel dalam perang 1974. Itulah saya update tuan-tuan. Rasanya itulah update geopolitik yang saya boleh share dengan tuan-tuan hari ini. Ada apa tuan-tuan nak tanya?
Sama-sama. Yang mana ucap terima kasih sama-sama. Dia bukan tak sangka, tuan-tuan. Di mana-mana, Colombia pun bukan daripada dulu penyokong Palestin. Walaupun ramai rakyat Palestin yang menjadi pelarian pergi ke Colombia, ke Argentina, ke Brazil ketika perang Crimea berlaku pada tahun 1880-an. Dan kebanyakan mereka adalah orang Kristian. Tapi dia adalah jiwa Palestin dia. Tapi saya jelaskan kepada tuan-tuan, isu utama Colombia adalah isu di mana kemiskinan. Ekonomi tak berkembang dengan baik, dia adalah miskin. Ekonomi tak baik. Kebetulan kedudukan Petro waktu tu dia ada semangat dunia ketiga. Kalau tuan-tuan baca balik sejarah panjang, Tun Mahathir, saudara baca balik sejarah panjang Robert Mugabe. Sekarang dunia sedang berpusing ke arah Afro-Asia yang sama dengan tahun 70-an. Cuma sekarang ni dia menjadi Afro-Latino. Okay, kata tuan-tuan tengok tahun 70-an, kita ada satu semangat di mana bekas negara penjajah. Di mana negara penjajah yang ada di Afrika dipimpin oleh Robert Mugabe. Dia orang Zimbabwe. Orang-orang Afrika sangat menghormati dia sebelum datang Nelson Mandela. Kerana Mandela hanya naik jadi Presiden Afrika Selatan tahun 1964. Jadi ada gerakan masa tu Afro-Asia. Saya dibesarkan dari zaman gerakan Afro-Asia. Apa itu Afro-Asia? Afrika bekas jajahan, marahkan Barat. Asia bekas jajahan, marahkan Barat. Marahkan Barat bukan kerana dendam lama, kerana Barat masih lagi menjajah dalam bentuk ekonomi. Dia tak nak bagi teknologi kepada negara bekas penjajah, dia terus beli barang mentah. Dia beli barang mentah dengan harga yang murah, dia bawa balik, dia bangunkan teknologi. Dia jual 10-15 kali ganda lebih mahal kepada kita negara pengguna. Ini gerakan yang kemudiannya menjadi kesedaran kepada bangsa Afrika dan bangsa Asia. Kita ada timah kita jual, kita ada apa kita jual, tapi datang balik pada kita produk yang telah mereka majukan dalam sains dan teknologi menjadikan kita membeli dengan harga paling mahal. Kita jual timah, duit timah tak seberapa. Datang balik dalam bentuk kenderaan, enjin, elektrik, segala barang yang kita kena pakai di bawah ketamadunan moden, kita menjadi bangsa yang dibeli. Ini pembulian yang paling dahsyat. Menjadikan akhirnya Tun Mahathir berjumpa dengan Robert Mugabe. Mugabe membangunkan Afrika yang anti bekas penjajah Eropah. Tun Mahathir membangunkan Asia yang menjadi anti kepada sentimen penjajah Eropah. Kerana China belum muncul. Jadi negara-negara nak tak ada option. Waktu tu Eropah ni berduduk dalam satu blok yang sangat kuat. Iaitu blok ekonomi Amerika dan saya sebut tadi gabungan dia. Jepun, gabungan dia United Kingdom, Jerman dan juga Perancis. Ni negara G7 kan. Jadi Asia merasa sangat terhina. Ada gerakan Afro-Asia. Dalam inilah menjadikan ucapan Tuan Mahathir dan Robert Mugabe ni sangat lantang di PBB. Menyelar, menghina apa semua. Dan akhirnya pada waktu tu Asia ada satu kesepakatan. Kita tentanglah apa yang dipanggil penjajahan. Salah satu Palestin mendapat sokongan besar daripada Afrika, blok Afrika dan blok Asia pada waktu itu adalah dia menjadi simbol untuk menentang Barat kerana masih lagi menjajah melalui proksi Israel. Dan gerakan-gerakan inilah membina mental orang macam saya ni. Saya ingat siapa yang umur 60-an lagilah ekstrim mental dia. Itu ada kemarahan kepada Barat yang sangat kuat. Dan sebab tu banyak orang salah faham tentang Che Guevara ni. Bila Che Guevara mempengaruhi pemikiran saya, generasi saya. Bukan kerana dia komunis. Kerana dia simbol orang yang berani menentang Amerika. Tak ada hal dengan komunis pun. Che Guevara tak pernah kata agama itu candu. Che Guevara ni kita tak pernah pegang prinsip dia tiada Tuhan. Dan Che Guevara bukan orang berideologi yang komunis totok. Dia berjuang dalam blok menentang Barat. Sebab tu tuan-tuan lihat gambar Che Guevara juga popular di kalangan pejuang Perancis, pejuang Palestin. Jadi zaman-zaman tu kita dibesarkan dengan identiti bahawa penjajahan belum berakhir. Neokolonialism ni ada. Jadi semangat patriotik kita kuat. Menjadikan kita ada pengetahuan am yang kuat. Apa Barat buat, apa Barat buat, apa Barat buat sentiasa dibincangkan. Di peringkat media, dibincangkan di peringkat politik tempatan. Berarti kalau kita pergi kedai kopi pun, orang yang ada di kedai kopi ni tak seboh siapa Islam, siapa kafir. Orang di kedai kopi ni tak heboh sampai sekarang ni tentang politik kita. Mereka masih lagi menceritakan naratif bahaya bahawa kita masih lagi terjajah. Secara ekonomi, kita masih lagi terjajah secara pembulian bahan mentah. Menjadikan standard kedai kopi pun orang buat, kita besar dekat kedai kopi pun kita tahu. Jahatnya Amerika, jahatnya Eropah, neokolonialisme, penjajahan baru. Kita jual getah bahan mentah. Itu yang terpaksa kita buat rates. Rampasan syarikat Guthrie. Kerana kita tahu ada getah. Kita jual pada Guthrie. Guthrie buat tayar, jual balik kepada kita. Dia beli getah kita masa tu sekilo 6 kupang, 7 kupang, kita kena beli sebiji tayar. Maka akhirnya ops ni dibuat. Di mana arwah Tan Sri Khalid Ibrahim menerima arahan untuk melancarkan down rates di bursa saham Eropah bagi membolehkan kita menguasai Guthrie. Itulah saya jelaskan kepada tuan-tuan. Pada zaman-zaman tu bila down rate untuk mendapatkan Guthrie ni, dia menggambarkan orang Melayu ni adalah bangsa yang terancang, teratur dan tersusun.
Tan Sri Khalid waktu tu, Khalid Ibrahim yang biasa pergi membina proksi dia, saham dibuka pada waktu pagi, orang tak tahu, kita beli. Cukup kuota kita isytiharkan, saham ini adalah milik rakyat Malaysia. Dan Katri menjadi milik Malaysia dan pengurusi dia hilang jawatan dalam 1 hari. Pengurusi datang, boleh disifatkan, baru saja minum kopi, belum sempat isap sigar. Tengah hari baru dia tahu, Bursa Saham United Kingdom telah kena apa dipanggil downgrade. Jadi zaman-zaman ini menjadikan bangsa kita rasa kita besar. Kebolehan kita menentang dunia ni sangat besar. Kerana kita ada semangat melakukannya. Kita ada simbol-simbol yang kita melakukannya. Jadi walaupun kita bodoh sekolah tak tinggi. Pada zaman 80-an ni, orang Melayu ni sekolahnya tak tinggi. Tak banyak lah boleh pergi universiti. Kita ada universiti beberapa biji je. Tapi semangat orang Melayu ni tinggi. Cuma sekarang ni pula mengajinya tinggi. Tapi semangatnya rendah. Satu adalah anak-anak muda kita yang berpendidikan tinggi menjarakkan diri pada politik. Kerana politik tidak memberikan siapa itu sebagai naratif yang jelas menjadi bangsa Malaysia. Kita hanya ada naratif yang jelas menjadi bangsa Malaysia adalah untuk menyokong pemimpin kita. Untuk mengekalkan pemimpin kita dengan mengata pemimpin yang lain lebih buruk. Akhirnya tuan-tuan, dalam negara kita, kita sedang berbincang siapa yang jahat di kalangan kita. Kita tak boleh keluar daripada tabu politik. Malaysia ke hadapan ini kuasanya apa? Kerana kita terpaksa hidup dengan membenci seorang pemimpin kerana dia jahat dan kemudian seorang pemimpin yang lain jahat. Last sekali kerana semua orang bercakap tentang pemimpin jahat, kita kena memilih siapa yang baik di antara yang paling jahat. Kalau tuan-tuan tengok kerosakan kognitif yang kita alami dalam politik kita dan beban pemimpin kita untuk berlagak baik, sebab kejahatan telah menjadi sebahagian daripada syaitan yang hidup dalam dunia politik kita, imej syaitan yang hidup. Jadi pemimpin politik pun tak boleh fikir nak bawa bangsa ni pergi jauh ke mana, dari segi membela Islamnya, dari segi menjadikan kita bangsa yang besar, terpimpin, boleh menggerakkan kembali gerakan di mana pembulian barat ke atas kita menjadi besar. Semua negara-negara yang ada ni dilemahkan dengan politik tempatan. Menjadikan kalau seorang pemimpin sekarang muncul dan dia mengatakan kita akan memimpin satu gerakan untuk menentang percukaian, perjanjian WTO. Tuan-tuan akan kata pemimpin tu palatau, cakap besar lah. Sebab dalam diri tuan-tuan dan diri anak muda kita, dia tak faham bahawa bangsa ini pernah memimpin gerakan ini. Bangsa ini pernah memimpin bangsa Asia ketika China belum datang. Kerana China hanya menjadi kuasa ekonomi besar pada 1967, kemudian barulah tahun 2000-an. Dia muncul dan menjadi kuasa raksasa dan muncul menguasai kek ekonomi dunia yang kedua terbesar di dunia hari ini. Pada masa dulu ni, kita ni, Asia ni dipimpin oleh kita. Ketika raja-raja Arab tak berapa cerdik untuk melihat dunia, ketika pemimpin-pemimpin lain masih lagi terasa terkontang-kanting untuk membina negara, Tun Mahathir dan juga Robert Mugabe telah memulakan gerakan. Secara tak langsung, enjin pemikiran kita, walaupun kita tak sekolah tinggi, enjin pemikiran ni kita tahu kenapa harus menjadi orang Melayu, memimpin bangsa Malaysia. Kita masih lagi menghadapi sisa penjajahan. Kita masih lagi ada banyak benda yang kita lebih perlu berdikari. Sekarang kita nak jadi pengguna IT pula. Kita akan jadi pembeli teknologi AI pula. Selamanya tuan-tuan. Sebab yang bijak kita hanyalah tentang politik. Siapakah di antara pemimpin kita yang paling benar dan paling suci. Sedangkan bodoh kita bertimpa-timpa lah. Lewat kita mengejar teknologi, lambat-lambat dalam semua benda. Lewat kita mengatur struktur ekonomi. Kerana kepintaran dan kebijaksanaan kita semua diletihkan oleh proses mengatakan antara kita siapakah pemimpin yang paling betul. Di antara kita siapakah pemimpin yang paling kotor. Akhirnya orang-orang bijak yang sedang mengembangkan pelbagai teknologi, macam saya katakan, jurutera tempatan, menemukan benih padi yang terbaik. Jurutera tempatan menemukan sistem penanaman padi tuaian yang baik untuk menggantikan tuaian yang ada supaya kita ni setara dengan Jepun. Semua orang kita ada, tapi orang cerdik ni letihlah duduk dalam negara ni tuan-tuan. Kerana idea dia tidak bersifat pemimpin mana lebih baik dan pemimpin mana lebih jahat. Maka kita tak boleh marah kepada anak muda kita. Menteri Besar Sanusi kata, buat apa masuk dalam politik? Ketika saya mengeluarkan statement, kenapa anak muda nak masuk dalam politik? Kerana dia perlu melindungi kamu semua. Last sekali anak-anak muda kita yang cerdik ni tuan-tuan, berasa dia berada dalam negara yang letih, dia cerdik sikit. Dia tak naklah masuk dalam politik yang kemudiannya dia kata, takkanlah ini saja politik. Siapa yang jahat? Dan kita kena memilih rekod yang paling tak jahat di kalangan orang jahat. Kerana semua kejahatan setiap pemimpin telah didedahkan. Sama ada yang berada dalam pertuduhan, yang dituduh hari-hari di media, yang dibicara di mahkamah media sosial, tukang bicara pula masuk banyak, keluarkan itu, keluarkan ini. Saya bersetuju hal ini penting untuk diselesaikan. Tapi yang lebih penting adalah bangsa ini harus bergerak ke depan. Sumpah saya tak faham Tuan Haji maksudkan. Tak apalah. Kalau tak faham saya nak buat macam mana. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, ini yang menjadikan. Sumpah saya tak faham. Tak faham saya nak buat macam mana kan. Saya pun tak boleh nak fahamkan semua orang sebab asas berfikir mesti ada. Maka saya jelaskan itulah yang menjadikan kerumitan besar kepada kita semua. Dan kenapa anak-anak kita. Saya rasa salah satu yang tuan-tuan mesti sedar. Tinggal kita aja yang hardcore politik ni.
Saya ingat anak-anak kita ni mana-mana yang mana dulu kita berbangga lah dengan politik. Sekarang ni anak-anak kita mana-mana yang ada fahaman politik, dia akan menjadi sindiran, dia akan jadi troll, dia akan jadi celaan di kalangan kawan muda dia. Kalau dia kelihatan sebagai seorang yang sangat berwajah politik. Kerana semua orang merasa ini adalah medium yang sia-sia dan sangat letih. Lama-kelamaan tu saya jelaskan dah lah anak muda kita letih. Dan dia tak percaya lagi pada politik. Di mana dia nak berlindung? Anak muda kita letih dan dia tak percaya pada politik. Di mana dia akan berlindung dan di mana yang akan menggerakkan dia pergi ke depan. Menjadikan ini salah satu benda yang 10 tahun nanti kita akan kena fikirkan. Kita dah boleh tukar ganti pemimpin. Tetapi kita telah terbabas dalam mendidik anak-anak muda kita. Saya bagi tahu pada tuan-tuan jadi ibu ayah. Tuan-tuan sibuk dengan kerjaya, tuan-tuan sibuk dengan segala macam lah. Kerjaya yang terbaik, kerjaya tu kerjaya ni kan. Tiba-tiba anak tuan-tuan dalam proses umur dia menanggung daripada awal remaja pergi ke dewasa ni, tuan-tuan abaikan dia. Bila tuan-tuan patah balik tengok dia, tuan-tuan dah tak boleh ubah dia dah. Seperti juga bangsa negara ni. Kalau anak muda ni membesar dan kemudian penjaga dia, dasar negara, hala tuju negara, pemimpin negara, mengabaikan mereka dalam struktur bagaimana untuk maju ke depan. Dan mereka menjauhkan kepada ibu bapa politik mereka ni. Mereka menjauhkan dia kerana diletihkan. Kemudian kita patah balik dan mereka ni berusia 30-an. Dia dah jadi ceruai dah. Kalau kita kata air yang manis dibiar lama, dia dah jadi tuak dah. Dia jadi tuak dah. Jadi saya masih bimbang di tengah-tengah kegarahan kita bercakap tentang politik, siapa baik, siapa jahat. Yang menguntungkan 40% orang yang ekstrim dan masih lagi hidup dengan berkiblatkan politik. 60% anak muda kita yang akan mewarisi negara ni pada masa akan datang, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke mana? Dulu kalau saya tak menjadi ahli parti pun, saya dapat banyak sebab negara ini tidak berbincang politik 24 jam. Kita berbincang mengenai apa dipanggil sebagai neokolonialism. Kita berbincang tentang apa yang dipanggil sebagai naratif orientalis. Kita betulkan banyak sejarah orientalis. Jadi banyak kerja yang kita sibuk. Orang pandai bekerja dalam kepandaian dia kerana sains dan teknologi haruslah datang daripada bangsa yang membangunkan negara dia. Jadi kita sibuk dengan automobil, kita sibuk dengan segala macam yang kita nak jadi. Walaupun kita pada waktu itu adalah politik dia, tapi tidak seteruk hinggalah sekarang kita tak tahu apa kita nak jadi. Tak ada 10 tahun, 15 tahun ni kita mencapai sesuatu yang besar dalam politik kita yang boleh ditakrifkan dengan ekonomi baru. Apa yang sedang kita rancangkan. Jadi itu saya jelaskan kepada tuan-tuan kan, semalam kita bincang tentang semua rakyat blur tentang data center. Semua orang blur tentang hujah dia negara ni tempat orang parking data center ke tempat orang parking kandungan data. Tempat dia data center iaitu building hanya untuk menghantar je kandungan untuk menghantar keperluan data yang mana bunyinya bising, pencemaran alamnya tinggi, kesan kimianya sangat besar, penyediaan fasilitinya menyebabkan ada kesan ke atas alam sekitar. Banyak negara-negara barat mula menentang pembentukan apa yang dipanggil sebagai pusat data ni. Atau negara ini negara data, atau dia hanyalah negara yang menyediakan fasiliti tetapi tidak menguasai teknologi. Kita pun tak boleh nak bincang. Sebab hari-hari kita kena bincang RCI, hari-hari kita kena bincang korupsi ni, hari-hari kita bincang korupsi ni. Hinggalah rakyat kita pun tak tahu. Negara yang dipanggil sebagai Big Data Center ni, apakah dia hanyalah pusat yang dipanggil sebagai penghilangan fasiliti data? Atau inilah negara intelektual data? Ataupun ini adalah negara kepakaran data? Jadi titik gantung perbincangan ni, dia akan bawa balik sama ada kita ini adalah kilang bagi teknologi Jepun, sama seperti kita alami dulu. Apakah kita ini kilang bagi teknologi British seperti mana kita alami dulu? Apakah kita ini kilang pada teknologi Korea seperti yang berlaku sekarang? Atau kita ini kilang kepada teknologi pelabur asing? Di mana mereka menggunakan tanah kita ni sebagai tanah kilang. Lepas tu orang kita tak nak kerja. Datanglah pekerja asing. 2 juta lebih orang untuk bekerja dalam kilang kita. Sebab rakyat nak kerja gajinya rendah. Okey, kerajaan ambil. Sebab kilang ni buat untung di Malaysia, dia bayarlah cukai korporat 26%. Jadi kerajaan kata negara ni boleh buat duit. Dengan kilang ni datang, kita bawa pula buruh asing. Kita duduk saja goyang kaki, kutip cukai korporat. Kerana cukai keuntungan korporat akan dibayar di negara ni. Kita bangga kerana percukaian. Takkan itu saja, takkan kita nak ulang lagi. Apa yang telah pun kita berlaku dulu ketika kita tanah pertanian dan tak ada pekerjaan. Tak apalah kita bawa masuk. Supaya orang tempatan bekerja kilang. Tapi 20 tahun je. Orang tempatan dah tak nak kerja kilang. Kerana gaji kilang ni kena kekal rendah. Sebab pengilang kata kalau kami nak kekal di sini, kami nak buruh murah. Malaysia tak boleh sediakan buruh murah kerana bayaran gaji murah tu tak dapat menampung kehidupan kos sara hidup Malaysia yang sangat tinggi. Maka kilang dibuka di Malaysia. Nak remain benda tu, bawa pula makanan daripada luar, pekerja asing. Penuh negara kita dengan pekerja asing. Jadi kalau kita tak berhati-hati, masuk dalam pusingan AI yang baru, Big Data Center ni, kita kena fikir pula apakah kita ni kilang data yang kepakarannya tidak akan datang kepada kita.
Jadi benda-benda ni kerana tak diperbincangkan dan tidak menjadi medium yang sangat meluas, kerana kita disempitkan oleh tentang politik siapa jahat dan siapa baik, parti mana yang akan ke syurga dan parti mana yang akan ke neraka. Semua benda-benda begini sebenarnya menjerumuskan kita untuk pusingan sekali lagi tertinggal. Dulu kita bersetuju kilang ni masuk penting, kerana tanah bendang serelung anak 7 orang. Takkan nak makan duit bendang tu bahagi 7 bila bapak mati. Datanglah kerja kilang. Alhamdulillah lah. Sebab kakak saya generasi pertama bekerja kilang. Lulus SRP tapi mak ayah kata nak sambung belajar pun adik kau ramai lagi. Kakak saya dihantarlah bekerja kilang. Kilang yang kakak saya kerja ni adalah pelaburan daripada Jepun. Kemudian adik perempuan saya pun sementara nak tunggu result periksa menyertai kilang di Sabak Berenam. Seberang Perai. Tapi lama kelamaan masuk tahun hujung 90-an, awal 2000, orang Melayu tak nak kerja kilang dah sebab underpaid. Pergi ke Perai, sewa rumah 650. Duduk sampai 8 orang. Sebab gaji masa tu hanya 600 lebih. Nak balik van transport mahal. Kualiti hidupnya jatuh, gajinya tak banyak mana. Akhirnya berhentilah orang Melayu ni kerja kilang. Sebab terpaksa jauh daripada keluarga, hidup berhimpit-himpit. Seperti mana tuan-tuan tengok pekerja asing hidup. Begitulah dulu orang Melayu hidup kerja kilang. Saya datang Kuala Lumpur 1986, saya sempat jadi security guard di Sungai Way. Duduk dalam bangunan kilang. Dapat tengoklah orang duduk dalam asrama kilang, orang tempatan semua kerja lagi tahun 80-an. Saya pun duduk dalam dom. Allah, Tuhan sajalah yang tahu. Katil 2 tingkat ni, baju ni bau dia sentiasa masam kerana kita tak ada almari. Lepas tu ada kilang-kilang banyak. Jadi orang Melayu ni berhenti kerana orang Melayu mula menyedari kualiti hidup. Takkanlah kita merantau selamanya nak cari duit gaji 600 lebih hantar ke kampung dengan kualiti hidup ni kita rasa macam bukan ini Kuala Lumpur yang kita cari. Maka orang pun keluar mencari kualiti hidup yang lain. Nama kilang ni ada. Mereka dah bertapak dan kerajaan dah kutip cukai pada mereka. Maka kilang ni kata kalau nak bayar cukai tinggi, bagilah kami margin untung yang tinggi. Barulah kami boleh bayar 26% cukai daripada margin untung yang tinggi. Benarkan kami masuk ke buruh asing? Yang buruh asing akan makan gaji rendah ni. Kerana rakyat kamu dah tak nak. Jadi saya sempat melihat negara ni masuk pula pada tahun 90-an tu. Awal 90-an tu lambat buruh asing datang. Kenallah saya orang Indonesia. Kemudian datang lagi buruh asing. Kenallah saya orang Bangladesh. Last kali tak tahu dah apa lagi yang ada dalam negara ni. Sampailah saya menjadi penerbit di siasat. Saya tak tahulah berapa banyak negara ni datang dengan orang yang datang kemudiannya di atas namanya pekerjaan. Jadi saya ingatkan tuan-tuan supaya kita tak lalu pusingan benda yang sama. Kerana kesibukan politik domestik, kita atur satu lagi kesilapan dalam zaman yang paling penting untuk anak-anak kita. Iaitu datangnya zaman AI ni, datangnya zaman dipanggil high-tech entrepreneur ni dan high-tech teknologi ni. Supaya last kali negara kita ni negara kilang big data atau negara pembekal kandungan big data. Ini dua persoalan yang sedang kita patutnya bincang. Google datang ni, dia nak membawa teknologinya kemari atau dia nak bawa kilang dia saja. Jadi ini yang tak diperbincangkan. Oracle datang ni apa yang disebut sebagai pelaburan di Malaysia? Yang kata 50,000 peluang pekerjaan berteknologi tinggi yang akan dibekalkan. Dan syarikat-syarikat tempatan ni apakah sedang dibina? Berapa banyak startup company yang ada daripada syarikat tempatan yang sedang dibina? Sebab tu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Saya cakap idea yang sekali harung je. Hari tu banyak budak-budak datang tapi saya kata dekat Arik, abang tak nak layan. Kalau dia nak, dia orang buat lah. Bila saya cerita tentang apa memperkenalkan smartwatch, bagi mengesan setiap kali tuan-tuan masuk ke restoran, tuan-tuan dapat smart menu. Di mana smartwatch tu akan baca kolesterol, smartwatch akan baca gula dalam tubuh tuan-tuan. Bila smartwatch tu stack kepada menu tu bagi tahu. Jangan ambil gula lebih, sekarang kelebihan gula dalam badan tuan-tuan telah tinggi. Jangan ambil menu kolesterol. Jadi menu tu datang di bawah zon merah. Merah berarti semua benda saya over. Menu tu datang dalam zon hijau. Semua makanan saya boleh makan kerana tahap kesihatan saya ni, gula, kolesterol dalam tubuh saya sihat. Jadi dengan buat benda ni tuan-tuan, kita mencipta apps yang kemudiannya membawa kepada industri apa yang dipanggil jam kesihatan. Kemudian restoran akan melanggan app ni supaya dia dianggap oleh restoran mesra kesihatan. Jadi tuan-tuan masuk, tuan-tuan hanya perlu letak apps ni je. Dan app ni pergi dan kemudian app ni hantar pada tuan-tuan. Pangkah adalah menu yang tuan-tuan jangan ambil, gula dah lebih. Pangkah jangan ambil, kolesterol dalam darah dah habis. Pangkah jangan ambil kerana ini. Dan menu tu bagi tahu pada tuan-tuan. Apa yang wajar tuan-tuan ambil? Lebihkan telur kerana otak tumpuan tuan-tuan makin mengecut kerana letihan. Protein daripada telur akan mengembangkan otak. Tuan-tuan ambil lagi benda yang ada banyak saffron. Kerana serotonin dalam tubuh tuan-tuan mengecut kerana hari ni penuh dengan pressure. Maka tuan-tuan tak tahu sampai sekarang tuan-tuan tak tahu. Jus serotonin adalah yang terbaik. Bila saya kaji ADD untuk ibu ayah yang ada ni, serotonin ni belilah saffron ni. Saffron sampai ada terbaik. Jadi kalau kita sampai dalam benda ni tuan-tuan, dalam negara kita akan mempunyai perbincangan yang banyak tentang pertama apabila dengan apa yang dipanggil sebagai teknologi app kesihatan, sains kesihatan akan masuk ke dalam F&B.
Sains kesihatan akan masuk dalam FB, akan masuk apa yang dipanggil sebagai menu sihat. Tak adalah orang duk buat cheesecake, kek bubuh gula berkilo-kilo, menterdarah cantik, kesihatan buruk. Tak adalah makanan-makanan hipster yang tuan-tuan makan air sampai 7 warna. Kerana kesedaran kita terhadap teknologi yang dikatakan sebagai penyelamat kesihatan tak pernah dibangunkan. Jadi kita tanya, apakah kita juga akan menjadi hub sebuah negara AI dan teknologi yang menceritakan Malaysia adalah negara teknologi kesihatan. At least silibus ni boleh bawa ke universiti. Pakar-pakarnya dapat berunding bagaimana kita menjadikan negara ni tumpuan utama yang orang seluruh dunia nak. Adalah kuatnya melantak, kuatnya tertarik pada makanan tetapi tidak pernah mempunyai reminder tentang hari itu apakah telah mengambil gula yang mendedahkan tuan-tuan kepada penyakit berbahaya. Sampailah kepada serotonin, melatonin yang tuan-tuan boleh tukar kepada kesihatan yang mana kita makan berdasarkan keperluan mental. Itu saya kata, kadang kita nak bincang hal ni macam mana tuan-tuan. Sebab hari ni kita semua orang masuk, asyik Ain Haji, dia ni paling jahat, dia ni paling buruk. Meletakkan kita berada dalam keadaan sangat rendah tahap kita berfikir. Yang akhirnya tuan-tuan, kalau hari-hari kita memikir, pemimpin kita mana jahat, mana buruk, mana jahat, mana buruk 8 jam. Lah kalau tuan-tuan tengok orang biasa pun mana jahat, mana buruk. Tuan-tuan lihat orang di media sosial pun mana jahat, mana buruk. Tuan-tuan lihat orang di mana-mana jahat, mana buruk. Kerana core kita berfikir adalah tentang prejudisnya kita pada orang jahat dan orang baik. Dan kerana tak ada orang baik dalam cerita ni, mana lebih jahat di antara jahat, maka kerosakan kognitif, cara kita berfikir, di mana otak pertama yang kita tangkap setiap peristiwa yang kita tengok, adalah tentang siapa jahat. Jadi perbincangan macam saya kata tadi kan, tentang zon kesihatan. Kemudian kita ada industri yang pada satu orang kata, oh jam ni agak lebih ni, kita boleh pakai tu kepada tubuh. Kita boleh pakai pula dalam bentuk gelang. Menjadikan sekurang-kurangnya industri kesihatan kita ni tidak menyediakan tablet, pil apa semua kerana dikuasai oleh Amerika, dikuasai oleh Jerman dan dikuasai oleh Perancis ni. Pengeluar-pengeluar AstraZeneca, pengeluar-pengeluar Pfizer dari dah besar. Tapi sekurang-kurangnya teknologi pengguna untuk membolehkan mereka masuk ke restoran dengan berwaspada untuk tidak menjadi pelantak makanan yang sebenarnya membunuh. Sebab penyakit yang membunuh di negara kita adalah penyakit berorientasikan dua benda. Lebih makan dan kurang senaman. Lebih makan, kurang makan kesihatan. Jadi kalau teknologi ni dibangunkan pun tuan-tuan, dia menjadi sangat-sangat relevan. Ni baru saya cakap satu benda kerana concern saya pada makanan dan concern saya pada kesihatan. Jadi akhirnya kita nak base banner tentang startup company kan, akan menjadi rumit. Akan menjadi sangat sukar. Sebab tu kadang-kadang saya jelaskan kepada tuan-tuan, kesedihan kita bukanlah kerana kita tak cerdik. Kesedihan kita adalah kerana kecerdikan kita dihabiskan seluruh-luruhnya. Perah ni sampai dah jadi 3 kali dah tebu tu. Lalu dekat mesin dia. Air yang pertama cerita politik. Waktu tu pandangan dia parti sana betul. Datanglah tebu dia yang kedua pula. Perah, tinggallah sikit lagi air. Dia berubah pandangan. Yang sini pula betul kata dia. Last kali orang masuk air pun dah tak ada. Tapi hampas tebu tu tetap mengatakan dia masih sebatang tebu yang manis. Macam itulah fikiran kita. Dah jadi hampas dah. Tak ada apa dah. Kau sokong itu, kau sokong ni, kau guling-guling dulu, sekarang kau lawan guling-guling. Kan? Dulu kau juang geng serban, sekarang kau lempar serban. Pernah dah sampai dan kau pun sebenarnya hampas tebu. Tapi masih lagi kau rasa kau sepohon pokok tebu. Yang gula dia masih lagi berisi. Jadilah mereka takut jadi bangsa ni akhirnya hanya menjadi bangsa hampas tebu. Tapi dia masih rasa dia kuat. Kerapuan bangsa ni telah dihancurkan dengan kilasan berkali-kali masuk dalam mesin tebu. Dan kemudiannya dia ingat dia masih lagi serumpun tebu yang kuat. Padahal dah kamu hampas tebu. Bila jadi hampas tebu nak pacak berdiri pun dah tak boleh. Jadi ketakutan saya di atas tengah-tengah seluruh kemelut politik ni adalah bukan kerana kita tak boleh berpolitik, tapi dia telah menuras, dia telah memeras hinggalah yang saya kesian. Ini adalah generasi anak-anak kita. Kita tak apalah politik masih boleh menterdarah. Kerana kita ada juga asas ekonomi sekarang. Anak-anak kita, apakah asas ekonomi yang mereka akan warisi? Ketika bidang kewartawanan dianggap sudah old school. Kepakaran dalam bidang teknikal akan diambil alih oleh AI. Kepakaran dalam bidang sumber human resource. Pentadbiran admin. Semua kepakaran ni akan ditelan sekali dan naga itu telah pun terbang di atas langit kita. Hanya belum menyembur apinya. Bila dia sembur api berarti habis. Anak-anak muda kita akan bangun bagaimana? Tuan-tuan yang bekerja sekarang berumur tuan-tuan 40-an. Tuan-tuan graduate. Balik overseas ke dalam negeri. Tuan-tuan yang dapat 4 flat 3 lepas. Penang anugerah DIN. Penuh piala. Sekarang tuan-tuan pun sembunyi piala dah. Sembunyi CJ. Orang tanya tuan-tuan pernah jadi pelajar terbaik pun dah malu dah. Sebab 40-an pun tuan-tuan dah rasa tak boleh perform dah. Time change so fast. Dulu tuan-tuan belajar universiti, tuan-tuan orang yang hebat. Tuan-tuan masuk bekerja, tuan-tuan orang yang hebat. Sekarang tuan-tuan dah tahu dah. Knowledge tuan-tuan ni hanyalah tinggal seperti kenangan yang masih lagi ada dalam almari. Berarti tuan-tuan ni masih ada dalam jawatan tersebut. Tapi knowledge tuan-tuan dah jadi kenangan dah. Saya kata macam ni lah. Mula-mula jadi pengalaman. Aku dah tahu dah benda ni pernah lalu. Kemudian jadi kenangan. Aku dah lalu dulu. Sikit hari lagi jadi sejarah. Maksudnya orang macam saya pun dah jadi sejarah. Tahu tak budak-budak muda sini apa? Siapa yang lahir zaman dinosaur jangan komen lah. Berarti dia tegur orang tutup. Kadang-kadang ada konten dia buat dekat TikTok. Betul je budak ni kata.
Siapa yang lahir zaman fossil jangan komen Maksudnya dia merujuk tua, kamu dah tak faham tentang isu ni. Betul. Jadi bila kita berusia macam sekarang, kita pun tak boleh campur tangan. Saya duduk di TikTok ni lagi lah, saya tak langsung scroll TikTok. Sebab saya memang tak boleh catch up konten TikTok. Kadang-kadang jadi termenung, tak faham langsung apa maksud dia. Jadi saya duduk lah main scroll di YouTube. Saya masih lagi generasi YouTube, scroll tengok video YouTube, saya reti lah juga sikit. Sebab budak muda tak serbu pergi sana. Situ pun kita dah lah tahu. Keboleh upayaan kita nak proses apa yang dipanggil sebagai budak-budak sekarang punya apa yang dipanggil sebagai random thought. Walaupun dia sebut random is a thought, dia punya thought, simplified thought. Kita tak boleh nak digest. Jadi kita kata betul lah dia kata. Yang mana lahir zaman fossil dan yang mana lahir zaman dinosaur, please jangan komen. Saya faham awareness tu dia buat nanti masuk orang tu dia komen macam-macam. Yang dia tak faham, kata isu ni bukan isu tentang dinosaur, bukan fossil dinosaur. Itu yang kita bekerja. Kita terima hakikat. Bahawa kita tak mungkin relevan lagi. Tuan-tuan yang umur 40-an sekarang lah. Dulu saya rasa ramai dalam ni kan yang graduate 40-an. Tuan-tuan pun dapat rasa bahawa bila tuan-tuan bekerja umur tuan-tuan 40-an kan. Lepas tu tuan-tuan jadi marah. Bila jadi marah, tuan-tuan tekan budak muda. Saya nak nasihatkan tuan-tuan, jangan marah. Kita memang dah sampai ke satu gap yang kita kena ambil hakikat. Bukan mereka yang tak cakap. Kita punya benda dah habis. Barang yang kita ada dah tak relevan. Benda tak relevan. Dulu tuan-tuan saya beritahu pada tuan-tuan, dengan sebatang gergaji kita boleh cari makan kerana ramai orang nak menebang pokok. Tapi sekarang ni kita kena ada welding kerana ramai orang mengubah suai besi. Dulu tuan-tuan, kalau kita buat, kalau kita ada gergaji ni, kita dah boleh menebang pokok. Banyak pokok orang nak tebang. Sekarang tuan-tuan kena ingat, adalah zaman welder. Ramai orang sedang menguruskan lebihan besi. Tiang besi depan rumah dia yang banner 80 nak buang buat baru. Berarti orang yang bawa gergaji elektrik sekalipun, gergaji gensaw ni, tak ada dah pekerjaan untuk kita. Kita mula daripada gergaji panjang, seorang tarik kiri, seorang tarik kanan, ho-ha. Dapatlah kerana orang nak buat rumah, kena buang pokok kelapa. Orang nak buat rumah, orang nak buat jalan raya, kena buang pokok. Tapi zaman tu telah berubah. Berarti kemahiran kita jadi nol. Kerana sekarang orang pergi uruskan semuanya adalah tentang nak mengubah apa yang dipanggil bangunan binaan batu atau mengubah kedudukan tiang besi yang tak relevan untuk pembangunan yang seterusnya. Jadi saya beritahu pada tuan-tuan, jangan marah bila tuan-tuan jadi manager 40-an. Jangan marah, dia bukan kerana kadang-kadang kita tak mau terima hakikat kita sudah tidak relevan. Sedih lah nak terima kan. Kita belajar, kemudian kita best student, kita dah lalu semua pengalaman kerja 20 tahun. Come on lah, kita nak cakap kata pengalaman kita dah tak berharga. Tak boleh. Kita berkelahi dengan Gen Z. Gen Z dengan ataupun dia panggil Gen apa yang sekarang yang lahir sebagai syair ni? Alpha ke Beta? Aku pun tak tahulah generasi yang lahir tahun 2000-an kan. Sekarang mereka mula masuk pasaran kerja. Gen Alpha ni. Dia mula-mula masuk kerja. Dia dah mula lepas Z, Alpha ni masuk kerja. Berarti kita dengan Z pun kita clash. Waktu tuan-tuan berusia 40-an. Dah bergaduh dah dengan Gen Z ni. Lepas tu nanti tuan-tuan nak kerja lagi sampai 50-an. Macam mana tuan-tuan nak gaduh dengan Gen Alpha pula? Jadi tuan-tuan lah yang kena berubah. Sebab tu pada 9 hari bulan September, saya akan bagi talk pada 1000 manager Prudential. Di Ipoh rasanya, jadual saya. Kerana CEO dia bersetuju. Saya kata dalam management sekarang, kita bukan develop budak Gen Z dan budak Gen Alpha. Kita kena redevelop mereka yang berada dalam Gen Y dan Gen X. Ini yang menjadi masalah pokok pada pengurusan sekarang. We got a power, we less of knowledge. Kita kena terima hakikat. We have an experience, but we lack of new knowledge. Kita ada pengalaman tapi kita tak ada. Ini yang menjadi konflik dalam pengurusan di negara kita. Orang tua yang kemudiannya mengatakan dengan pengalaman, dialah orang yang paling tahu. Menjadikan orang muda yang datang dengan memberitahu bahawa sekarang telah ada pengetahuan untuk mengisi pengalaman tu. Marah kita. Kau. Ini menjadi krisis pengurus sekarang. Sebab tu saya jelaskan pada tuan-tuan. Kesian budak-budak muda masuk kerja sekarang. Saya kata kalau setahun dia berhenti, saya tak terkejut lah. Setahun dia berhenti kan. Sebab saya tahu communication akan menjadi sangat rumit. Kerana kita tak mau belajar lagi. Sebab kita kata dulu dah belajar bang. 19 sampai umur 24, 25 dah belajar. Masuk universiti saya dah pergi rata curug. Dan kita start daripada jawatan kita eksekutif. 10 tahun, 15 tahun eksekutif bang. Saya jadi manager, saya tahulah apa saya cakap. Ya, aku tahu kau tahu apa kau cakap. Tapi relevan tak apa yang kau cakap? Tahu ni hal yang lain. Relevan tu. Apa yang kau cakap ni relevan tak dengan keadaan semasa? Saya boleh bercakap. Tentang hati-hati dengan ejaan. Menulis ejaan betul. Budak dalam tu gelak je. Bang, sekarang dah ada autocorrect lah. Saya boleh kata.
Tulis biar berhati-hati, aku tak nak baca panjang berjela. Tak payah risaulah bang, sekarang dah ada mesin summarize. Jadi semua knowledge saya tentang apa yang dipanggil copywriter. Knowledge saya tentang apa yang dikata tentang mana nak letak 1K, tentang mana nak letak 2K. Di jauh, di dekat tu. Semua telah dimesinkan. Budak tu duduk dengar saya ceramah setengah jam. Dia bosan lah. Lunjur tangan lena. Meleleh air liu basi dia. Sebab benda yang kita cerita, yang kita belajar bertahun-tahun atas pengalaman manual satu persatu. Dengan sekelip mata telah dirampas oleh auto. Oleh auto. Tapi kita tak mau terima hakikat kata 5 tahun yang itu telah menjadi bahan kenangan. Packing elok-elok, tak sikit hari, jual dekat muzium. Inilah sejarah saya ketika saya belajar mengedit dulu. Satu-satu ejaan, saya jaga betul-betul. Tengok saya print kopi saya yang pertama, salah. Saya rewrite balik. Tengok rekod dia. 7 kali rewrite, baru saya hantar dekat bos saya story tu. Benda tu kalau letak dekat muzium, muzium pun dah terima. Walaupun kejadiannya berlaku 1994. Muzium kata dah boleh ambil ni. Jarak dia macam 300 tahun dah. Walaupun dia hanyalah 30 tahun yang lalu. Maka berhati-hatilah bagi tuan-tuan. Sungguh pun budak-budak muda semua tak berpengalaman. Tapi kena respect. Mereka datang dengan apa yang dipanggil pengetahuan yang telah dibekalkan oleh perubahan waktu. Kita pun kena terima hakikat. Pengalaman kita telah dimakan waktu. Kita kena terima. Pengalaman kita telah dimakan waktu. Budak-budak datang tanpa pengalaman. Tapi dia ada pengetahuan yang telah diubah oleh waktu. Jadi nak cover clash of identity ni, clash of conflict of personal interest ni sangat susah. Sakitlah nak terima tuan-tuan. 20 tahun tuan-tuan impikan kerusi tu. 20 tahun tuan-tuan impikan pakai tie 7 hari seminggu. Pergi kenuri kahwin pun nak pakai tie supaya orang tahu tuan-tuan GM. Bertahun-tahun tuan-tuan dapat jadi GM. Pergi kenuri kahwin tak ada meeting pun. Tapi takut bapak pengantin tak tahu tuan-tuan GM. Pakai tie tu. Lepas tu, pakcik minta maaf lah. Saya tadi ada meeting. I pun Saturday, Sunday meeting. Lokman ni nak buat budak-budak eksekutif dia orang kerja 5 hari seminggu je pakcik. Ni 7 hari dekat office. Oh iya ke? Pakcik berbawa dah pergi makan. Balik rumah letih. Tapi tak apalah, seronok orang tahu kita GM. Oh, cik ni GM dekat syarikat Kelah Ais ni Kelah Ais je. Tapi GM besar lah. Pergi. Jadi, tuan-tuan saya jelaskan. Mimpi yang kita, hidup yang kita bina telah menjadi mimpi pada generasi sekarang. Dia kata jangan mimpi lagi lah. Jangan mimpi lagi lah. Saya tak kata teruk sangat Gen Z. Tuan salah faham ni kot. Penat saya nak cerita ni. Awak tak tahu Gen apa satu. Saya sedang bercerita tentang Gen Z kita ni. Gen Z mana pakai tie lah tuan-tuan. Dia kalau pergi seluar lepas pakai lutut je. Pakai seluar Wahabi tu dah cukup dah pergi office. Dia kata dia bukan bawa baju. Bukan baju yang kerja. Dia perli kita balik. Pernah baca cerita Abu Nawas tak? Dia paksa-paksa pakai smart ni. Tuan Zainal pernah baca cerita Abu Nawas tak? Kita pun dia. Apa cerita Abu Nawas dia? Abu Nawas dulu dia pergi ke pasar. Bertekaklah orang tentang hukum agama. Abu Nawas waktu pergi pasar, dia tak pernah pakai macam pakaian orang alim. Maka bertekak dengan dia orang di pasar, masuklah Abu Nawas memberi satu fatwa. Atas pengetahuan agama dia sangat besar. Orang di pasar kata, mana boleh dengar cakap kau serban pun tak pakai. Orang alim apa? Maka orang-orang di pasar menolak pandangan Abu Nawas pakcik, kerana Abu Nawas tak pakai serban. Maka orang di pasar ni bawa lah kes ni pergi ke masjid. Jawapan ulama' di masjid sama dengan jawapan Abu Nawas. Berarti orang-orang ni balik dengan rasa kesal. Sepatutnya tak perlu buang masa kita datang ke masjid kerana Abu Nawas telah menjawab dengan betul di pasar. Cuma kita tolak jawapan dia kerana dia tidak berserban. Esok pergilah lagi Abu Nawas ke pasar. Berlaku lagi pertengkaran di pasar. Inilah Abu Nawas yang memberi jawapan yang betul semalam. Maka dipanggil Abu Nawas untuk memberikan nasihat. Abu Nawas tak tahu yang semalam dia ni dah pergi masjid. Maka Abu Nawas kata, sekejap. Akan aku bawa orang yang lebih bijak daripada aku yang boleh menjawab. Dia bawa saya ke unta, dia letakkan serban. Maka kata dia, tanyalah kepada unta ni kerana dia memakai serban. Jadi jenaka ni. Jadi jenaka ni tuan-tuan. Jangan berlaku dekat kita. Jangan berlaku dekat kita. Aku ni ada pengalaman. Letaklah pengalaman. Pengalaman tu pun tak boleh nak jawab tuan-tuan. Kerana pengalaman yang kita lalu tu berbeza dengan apa cabaran kerja yang ada yang sedang kita lalui kerana Gen Z ni. Dan Gen Alpha ni frontal kita, frontline kita. Jadi itu yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan ada, sebab tuan-tuan ni ramai tuan-tuan saya orang tua. Berhati-hati dan berpada-pada dengan meletakkan sedikit hormat kepada mereka dan menggugurkan sedikit kesombongan ke atas pengalaman kita. Pengalaman kita ni pun kalau jual pukal pun muzium nak ambil. Muzium pun dah tak ada dah bahan pameran. Dia nak pamer gambar hantuah pun orang dah tak nak ambil hantuah dah. Jauh sangat ke belakang. Jadi tuan-tuan pergi dengan rendah hati. Boleh tak saya nak letakkan pengalaman saya main mesin type ni? Dan kertas-kertas yang saya edit dengan menggunakan masa tu kita padam mesin type tu pakai apa? Kau pun tak ada zaman tu. Mesin type kita pakai padam pakai apa yang putih tu?
Apa mem? Liquid paper. Dengan liquid paper tuan-tuan bawa. Liquid paper, budak-budak pun dah tahu. Lepas tu dengan saya dulu punya rajin buat laporan office sampai habis ink. Bawa lah apa tu yang tempat ink mesin type tu. Yang cartridge tu. Bawa cartridge tu. Bukan cartridge modern printer. Apa? Cartridge lah kita panggil. Blanco satu. Tu yang cartridge tu. Dia ada merah, ada biru. Nak type merah, tekan cartridge tu naik atas, huruf jadi merah. Maka tuan-tuan, bawa lah semua Blanco. Blanco lah betul. Liquid dan Blanco. Blanco yang paling betul. Saya pun panggil Blanco. Saya panggil Blanco dulu. Cartridge. Bawa cartridge yang hitam saja. Bawa cartridge yang hitam ya. Ribbon. Yes. Zaman dulu orang tak kerti nak sebut cartridge. Kita panggil ribbon machine type. Bawa pergi letak. Bagi tahu dekat pengarah muzium. Inilah yang saya nak letak. Ketika saya masih hidup, saya dah layak menjadi bahan sejarah. Saya akan datang berdiri setiap hari Sabtu dan Ahad. Untuk menceritakan riwayat daripada mesin type dengan menggunakan kertas tu. Printing pakai stencil. Ataupun mesin photostat yang sekarang dah tutup dah. Pun dah tak ada dah mesin photostat yang besar-besar tu. Jadi kita pun cerita lah. Akhirnya orang datang muzium Sabtu dan Ahad, budak-budak ni dengar. Oh, dahsyat pakcik zaman dulu lah. Oh, macam ni pakcik. Ya, pakcik dulu. Taib nak Blanco. Kalau salah, bos pakcik marah. Oh, ya ke? Pakcik pakai kertas belum ada putih lagi. Kertas stencil yang warna coklat tu. Lepas tu baru keluar kertas putih tu. Jual bukan page, jual dia panggil kilo. Lepas tu lama bertukar. Dulu kan kita beli kilo kan. Lepas tu barulah datang 720 page. Kertas putih yang kita duk pakai tu. Typewriter bawa lah tuan-tuan, jenama Olympia ke, jenama Columbus ke, hebat lah kira tuan-tuan, ada janji ada. Sekarang cerita takut tak ada kan, budak-budak sekarang dengar ni kan, kau ada? Tak kira lah kau bawa Olympia ke, Columbus kau bawa, janji ada. Jadi kita pergilah duduk dekat muzium tu, bagi ceramah hari Sabtu dan Ahad. Supaya anak-anak muda ni tahu, sebelum kita mati pun mereka dah maju ke depan. Kita belum mati, barang tu pun dia dah tak tahu. Maksudnya pakcik ni hidup lagi. Kalau hantu Ahmad Kilau kau tak kenal, tak apalah, dia dah meninggal. Jadi pakcik nak cerita sejarah waktu pakcik ni tengah hidup. Inilah sejarah pakcik dulu. Nama menatang ni Blanco. Sebelum ada Blanco ni, pakcik pakai rubber. Ada dua jenis rubber. Rubber putih untuk pensel dan rubber warna biru adalah untuk pen. Untuk membolehkan pakcik ni lulus dalam peperiksaan, satu benda pakcik kena buat tulisan sambung. Kalau pakcik gagal tulisan sambung darjah 6, pakcik tak boleh naik form 1. Jadi itulah pertama kali dalam tempoh yang paling pendek ni orang hidup boleh menjadi bahan sejarah. Sebab dah jauh dah. Dah jauh dah kita tinggal ni. Orang hidup boleh menjadi bahan sejarah. Pakcik, lepas tu budak tu balik cerita. Oh, rare muzium sekarang. Aku jumpa satu pakcik. Padahal pasport kepala 67. Aku rare pergi muzium. Puas hati bayar RM20. Barang rare. Bukan AI. Memang pakcik betul dia cerita. Dia cerita nama mesin type, ketung-ketang, pun tangan dia termasuk celah jari mesin type tu. Tinggal tak panggil bomba je. Tapi bengkak jari dia, tergelincir. Pakcik tu patut dia tak ambil kelas terengkah. Dia type pakai 3 jari dia, macam burung pelatuk. Maksud dia panggil type burung pelatuk. Pakcik ni kata dia tak hantar terengkah, pak dia susah. Tak mampu hantar terengkah, yuran RM15 nak dapat CJ terengkas. Pakcik ni pun buat gini. Lepas tu sebut pula muzium kan. Kaki pakcik tu kena tanah tak? Kan muzium dikaitkan dengan hantu pula. Kau pergi seorang-seorang, muzium mana ada orang masuk? Aku pergi hari Jumaat lepas sembahyang. Kau tengok kaki pakcik tu pijak tanah tak? Aku rasa kau tengok benda lain ni. Ya, betul. Barang kita cerita ni dah rare. Tuan-tuan, barang kita ni dah rare. Siapa yang tua sekarang tahulah. Tuan-tuan gelak tu. Semua yang tua tu. Lepas tu, budak dia pun pergi. Tak puas hati cerita budak ni pergi. Awak hari Sabtu dapat allowance. Hari Ahad awak off. Budak tu pergi, awak pun tak ada. Budak ni balik cerita, kau jumpa hantu lah. Aku masuk mana ada mesin type tu, ya ada. Okay, Blanco ya ada. Ribbon ya ada. Betul yang kau cerita semua ada. Pakcik tu mana ada. Memang kau dah jumpa hantu. Begitu saya cerita dekat tuan-tuan. Bila kita dah tahu begitu jauh masa ni berubah. Dan kita nak tengok ke depan. Saya cerita ni jenaka sikit lah. So tuan-tuan dapat berehat sekejap. Petang Jumaat ni kan. Bertenang-tenang je. Jadi pergi-pergi pakcik tak ada. Kerana pakcik ni cuti. Pakcik pun dah tua. Larat lah satu hari nak cerita 3-4 kali. Dah lah budak tu dengar jenis tanya. Jari pakcik masuk dekat huruf N ke dekat huruf L? Kita dah bengang lah. Tapi okey lah buat duit luar kan. RM40 sejam bagi penerangan pada Gen Z ni. Sebab yang datang pun tak ramai. Kerana 3-4 hari macam tuan-tuan juga yang duduk dalam TikTok ni. Datang 2 orang belah, datang 2 orang lagi tanya. Nak repeat pula. Datang 2 orang lagi tanya. Macam duduk dalam live ni tinggal bengam ni. Yang jenis kemudian dia masuk lambat dia tanya lagi. Kita bagi tahu pukul 4 sesi penerangan tentang bahan sejarah tahun 1970 sampai tahun 2000 sebelum datang komputer. Dia terlewat 4.30.
Tapi dia dah beli tiket. Lepas tu dia belagak kata, tiket saya dah beli. Abang kena cerita lah. Kena 3 kali cerita tuan-tuan. Hari Sabtu kita MC lah. Panjang nak cerita satu-satu sejarah yang kita dah compactkan tentang beralih ke media teknologi ni. Lepas tu hang jahat kawan ni, pergi kita pun MC. Dia kata kau kena lah. Kau pergilah jumpa mana-mana bomoh. Budak sekarang dia tak sebut kena hantu. Kau ada delusi. Budak sekarang kan sikit-sikit skizofrenia. Sikit-sikit kau ada major depression. Dia tak macam kita dah. Dulu kau tersampuk, kau kena ni. Budak sekarang lain pula. Sikit-sikit mental kan. Kau pergi mak, kau ada depression. Kau kan banyak masalah. Kau tak tahu bila kau putus dengan Yah dulu, kau ada masalah. Kalau pergi yang perempuan pula, masa Din tinggalkan kau kan kau termenung sebulan. Aku rasa kesan tu lah. Kau mungkin teringat Din kot. Tiba-tiba kau nampak orang kat situ. So, saya jelaskan begitulah. Masa telah mengubah kita. Dengan begitu cepat dan pantas. Dan kita pun menjadi tua tiba-tiba. Hinggalah kita ini sejarah yang masih hidup. Kalau Mamia tu tak apalah tuan-tuan. Sampai kecut orang nak kena kaji dia punya sejarah. Kita cerita sekarang ni pun. Ribbon pun anak kita tak tahu. Rubber pen pun anak kita tak tahu. Ilham faham tak apa yang cakap ni? Jari tergelincir dekat huruf N tau. Terkepit tak tahu ada mesin type bunyi sedap. Olympus yang mahal bunyi dia sedap. Ada yang bunyi kata-kata sakit kepala. Lepas tu mesin type ada zaman elektrik sekejap tapi tak sempat laku. Zaman elektrik ada je mesin type. Tramp tolak tepi. Dulu kalau buat kerja kampus tuan-tuan, kita terpaksa pergi buat kerja kampus dekat Padang. Kalau type tuan rumah halau kita menyewa rumah orang. Saya kenal lah, saya belajar di Pulau Pinang. Tuan rumah halau je. 2 pagi tu keletak. Kita dah kerja waktu ni keletak. Mesin type dah pakai bergila-gila. Kawan pakai, kita pakai. Bukan semua orang dalam kampus ada mesin type. Datang tuan rumah halau je. Tak apa, bawa lah mesin type. Duduk dekat Padang USM tu ada lampu sikit. Duduk kat situ type. 4 pagi, 5 pagi, 2-3 kawan lah. Seorang takkan duduk. Berhantu je USM ni pun. USM hantu betul. Bukan hantu ilusi. Jadi, saya jelaskan pada tuan-tuan. Untuk beritahu, taklah berat sangat. Saya tak pakai lah mesin type berat tuan-tuan. Tu yang betul-betul 50-an tu. Yang saya kata tadi tu, dia ada lagi yang vintage 50-an tu. Dan saya dah pakai kotak lah, yang ada tudung lah. Yang tuan-tuan cerita ni mesin British tu. Tu lagi lama tengok hidup. Kau 70 mesti umur kau. Sebab kau pakai mesin type yang British tinggal. Kau mesti umur 70 ni. Mesti tahun 57. Kan? 57. 0630. Okey? Mesti 14 lahir KL je kau dapat tengok barang tu. Okey. Tu berat betul. Yang kita ni boleh bawa lagi dengan tangan. Dia jadi bag. Tarik kotak dia tutup. Clock dia elok. Dia jadi bag bawa. Belagak lah kita ada mesin type. Olympus pula waktu tu. Yang mana tak boleh angkat tu tambah 50-an. Okey. Saya pengalaman saya boleh angkat lagi. Kecil dah, ringan dia pun. Dia berat dia dalam 1.2 kilo, 1.5 kilo. Okey lah. Kita pun letak di rumah. Angkat letak dekat meja betul-betul tepi padang. USM tu ada lampu kat situ. Pakcik guard datang, dia tahulah budak-budak. Dan bukan perkara aneh pun. Budak-budak menyewa luar semua buat kat situ. Kalau kita duduk di hostel lagi lah. Tahun saya semester kedua saya masuk hostel. Setelah saya main takraw. Lagi sakit kepala. Roommate saya dua-dua cikgu. Ambil course cikgu. Keletak malam tu dah lagi teruk nak tidur. Dia orang ni keletak malam, keletak malam. Oh, seksa. Jadi tuan-tuan tak dapatlah lalu zaman tu kan. Zaman yang jenis kata, aku esok ada kelas. Korang kalau ada kerja type sekarang. Member kita ni pun kelam kabut bangun. Sebab dia duduk tunggu 2 pukul 2 baru nak type assignment dia. Kita nak tidur. Larat nak dengar kata-kata. Bilik hostel bukan besar. Bilik hostel tu kecil je.